afdalu minal nafl, telah membentangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia berkata bahawasanya Nabi bercakap, mana takallama Ramadan, Nabi bercakap tentang Ramadan. Jadi Salman Al-Farisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba ila Allah fi, siapa dia yang taqarrub, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fihi, padanya domir kembali kepada Ramadan. Sebagaimana di awal pernyataan Salman Farisi, Nabi bercakap tentang Ramadan. Siapa dia pun yang melakukan suatu amal, makna taqarrub ila Allah pada bulan Ramadan bi khuslatin min khisalil khair, dengan satu khuslah daripada khisalil khair, maknanya dia ditafsirkan makna amal yang sunnah. Kamen ada faridatan fi ma siwa, serupalah orang yang mengerjakan satu amal fardu pada bulan yang selain daripada pada bulan Ramadan. Wa man ada faridatan fihi, dia siapa dia yang melaksanakan satu fardu pada bulan Ramadan, kamen ada sab'ina faridatan fi ma siwa, seumpama seolahnya orang yang mengerjakan semana 70 fardu pada bulan yang lain. Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala berkomentar dan membuat kesimpulan bahawasanya betikah di antara, betikah makna ada senggang, setara mana antara sunat dengan fardu itu, ialah 70 darajat berdasarkan kepada hadis ini. Satu amal sunat dilakukan pada bulan Ramadan serupa satu fardu. Satu fardu seperti 70 fardu. Maka itu kalau kita di atas kawaid ataupun kaedah, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Quran bahasanya, satu kebajikan yang dilakukan oleh hamba, Allah Ta'ala bala asyuru amthaliha, 10 kali ganda itu ialah paling minimum, paling sedikit. Maka 70 darajat ini pun adalah yang paling sedikit juga. Kerana di sana ada pula kenyataan yang bahasanya sebenarnya lebih daripada itu lagi gandaan pahala di dalam bulan Ramadan. Apatah lagi majlis ilmu ada dalam kitab Durratun Nasin disebut wazifil khabar an Anas bin Malik, man hadara majlis al-ilma, man hadara majlis al-ilmi, siapa dia hadir majlis ilmu. Hadir makna ada, duduk dalam majlis ilmu, tak ada kira dah bela-bela terlelap ke jenera pun tak ada apa tapi tetap berada dalam, dia beza orang yang tidak berada dalam majlis ilmu. Walaupun kita terlelap jenera tak ada apa. Itu bila ambil masalah musuh ni sudah tentulah. Hanya ada begitu-begitu nak kita ni. Boleh puasa ni itu tak ada masalah. Cuma jangan kosak ni nak mari sini nak jenera tu janganlah. Tu tak molek lah. Tapi kalau kita jenera pun tak apa. Kita berusaha untuk orang panggil sentiasa segar sepanjang daurah kita ini. Mana sabri hadir majlis ilmu fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin salatihi wa siyamih. Allah Ta'ala tulis satu jakoh yang kita berjakoh nak pergi majlis ilmu. Maknanya dalam perjalanannya ialah satu langkah kita, Allah Ta'ala tulis ibadat satu tahun, puasanya, semayanya. Dan yang lebih mahal lagi, wa yakunu ma'i fi yaumil qiyamah, itu paling mahal. Dan adalah dia bersamaku pada hari akhirat. Sahabat tidak cukup rasa seronok kalau boleh masuk syurga. Duk menengung masa cetem. Nabi tanya, "Bak pomong ni?" Tak dia katalah, "Ya Rasulullah, kita ni maknanya sama-sama dah orang panggil menuju kepada alam baqa . Jadi saya selepas daripada saya mati kalau saya tak masuk syurga, sudah tentu saya tak bersama dengan Rasulullah. Kalaupun saya dapat masuk syurga saya lebih rendah daripada syurga Rasulullah. Jadi kalaupun dapat masuk syurga tapi tak boleh bersama dengan Rasulullah, duk mikir dah. Sahabat cara dia mikir kerana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah tidak ada tolak bandingan. Duk mikir dah bila-bila sudah kerja dalam akhirat kelak tak boleh berjumpa dengan Nabi ke apa agaklah. Lalu Nabi kata, al-mar'u
ma'aman ahabbah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Jadi kita kasih siapa dia? Kasih tok guru, kasih Rasulullah, kasih ulama, ataupun kasih artis, kasih kepada pemain bola sepak. Itulah natijah. Jadi sahabat bila Nabi kata lagu wasallallahu Allah. Bimbing akhirat kelak kalau pun masuk syurga tapi tak boleh bersama dengan Rasulullah, tetap tak seronok. Tidak bahagia juga. Maka dengan sebab itu bila Nabi kata wa yakunu ma'i fi yaumil qiyamah, adalah seorang yang min hadara majlisal ilmi itu dia akan bersama dengan aku di hari akhirat. Itu satu janji yang sangat besar yang perlu kita hargai. Dengan bahawasanya kita usahakan bulan Ramadan lah kita perlu merancangkan lagi majlis ilmu. Kerana ganda pahala. Menurut pendapat Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i, istighal masyghul seorang itu dengan menuntut ilmu lebih afdal daripada semaya sunat. Itu pandangan sahibul mazhabina. Tua mazhab kita ada kata balah tu. Tapi bukan maksudnya tak payah kita semaya sunat, jangan. Kita kena semaya banyak ibadat sambil-sambil dalam keadaan kita belajar. Tapi ayatnya dari segi afdaliyah keutamaannya begitu. Jadi jangan kita ni tak tahu utun diri bahawa Allah Ta'ala memilih kita untuk suatu amalan ataupun keadaan yang terbaik. Kita anggap benda ni biasa-biasa saja. Tu nyanyi lah. Okey. Kita dah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bertumah belajar ilmu Islam. Itu satu orang panggil nikmat yang sangat besar. Adik-adik jangan rasa lekeh belajar di pondok. Ilmu. Maknanya akan ilmu itulah yang sebenarnya. Yang akan maknanya memberi laluan sudah akhirat. Dunia pun Allah Ta'ala memuliakan ahli-ahli ilmu. Kita jangan fikir masalah rezeki, itu semua ada janji daripada Allah Ta'ala kepada semua makhluk dia. Kalau menuntut ilmu, orang Islam pun menuntut ilmu min tariqil aula, lebih-lebih lagi. Tak ada apa-apa, tak perlu kita mikir benda tu. Sampai masa tu akan hola, makna tunjuk jalan kepada kita. Untuk kita hidup walaupun tak dapat banyak, dia bukan banyak, bukan soal dapat banyak, dapat sikit. Bahagia harta benda dunia rezeki ni. Kerana itu tak jadi apa-apa pun. Yang besar yang pentingnya ialah cukup. Nabi sendiri dalam bab rezeki Nabi berdoa lagi mana? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Nabi doa, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu kafafa. Mana mencukupi. Bukan banyak. Bukan banyak sikit tapi cukup. Tak kira lah sikit. Ada ramai zaman kita sekarang orang mendapat pendapatan yang sangat banyak tapi tak cukup juga. Tu. Jadi alhamdulillah, makna syukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala pilih kita dapat bertemu bersua muka untuk orang panggil sama-sama menhayati suatu karya yang sangat hebat, yang sangat besar. Dalilnya gambar pensyarah syurah dia. Bila suatu matan itu pakat disyarah oleh para syurah pada pensyarah, bermakna matan itu adalah suatu matan yang sangat berkualiti, sangat hebat. Seperti matan Jawharatul Tauhid yang ada di hadapan kita sekarang ni, karya seorang ulama yang agung, dengan karya yang agung, dan orang panggil sudah terbukti keberkatannya. Maksudnya dipelajari di pondok-pondok, semua pondok belajar kitab matan Jawharatul Tauhid. Cuma bersihnya ada yang kita jawi, ada yang kita bertuah. Alhamdulillah. Mana kita sempat juga orang panggil bertemu jodoh dengan karya syarah seorang pensyarah yang As-Sawi ni, nama As-Sawi ni kita belajar makna kita mengaji tafsir Jalal lain ada tafsir Sawi dan juga banyak syarah maknanya syarahnya Sawi dia lebih banyak mensyarah jadi tidak buat matan dia boleh banyak mensyarah dan juga dia sebagai muhsyi buat hasyiah di atas syarah jadi makna kita ni berhadapan dengan maknanya ulama-ulama yang besar. Jadi sebelum daripada kita baca kitab dia, kita sedekahkan Al-Fatihah dulu untuk khususnya kepada musannif kita dan juga syarih kita ni. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin
thumma khususan wa akhasul khusus ila sahibil matni al-Jawharat at-Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa khususan aidan ila syarihihi al-mukhassas Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bahagia kulitnya ada tercatat kitab Syarh Sawi. Jadi kitab yang kita nak baca ni ialah kitab Syarah Sawi. Sawi itu nama pensyarah kita. Syarah ala. Kalau makna syarah, syarhu ala. Syarah di atas Jawharatit Tauhid, matan Jawharatit Tauhid. Bagi sabdia ni ana baca hok di kulit dulu ataupun hok muka surat. Lil Imamil Faqih, bagi seorang imam dalam agama al-faqih yang sangat alim dalam ilmu fiqh walaupun dia berbicara dalam ilmu akidah tauhid dan mereka ini orang-orang yang menulis kitab-kitab akidah tauhid, kitab-kitab fiqh adalah mereka yang terdiri daripada aulia illah, daripada para wali Allah kebanyakannya. Maka dengan sebab itulah tidak peliklah kalau kitab mereka begitu sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dia tidak suruh kita sama sekarang. Dia bukan dah akidah itu makna suatu benda yang berasingan dengan tasawuf, berasing dengan fiqh, tidak. Okey, maknanya setiap ulama itu berkeahlian dalam semua bidang ilmu agama, ulumuddin. Cuma mereka begitu sangat menonjol dalam sebahagian daripada ilmu maddah, daripada ilmu-ilmu agama ini. Berbeza dengan orang sekarang, kalau mereka dikatakan pakar, itu nisbah kepada istilah orang sekarang, pakar ilmu usuluddin. Dia tak percaya dah fiqh, tasawuf. Dia seolah-olah jadi mustaqil, berasingan. Dia tidak sebagaimana cara ataupun sifat ulama-ulama dulu. Ya begitulah juga pendiri-pendiri pondok zaman-zaman dulu, dia isti'ab maknanya latah ni menhabisi. Istighraq makna ulumul Islam itu dengan segala ilmu-ilmu pembantu, ilmu lughatil arabiyah yang ada 14 disiplin ilmunya, semua mereka kuasai belaka. Maka dengan sebab itu apabila mereka mensyarahkan, seumpama Syekh Ahmad Sawi ini ketika mensyarahkan apatah lagi ini adalah bait-bait syair, maka dia akan sebut makna teknik-teknik dalam ilmu badi', dalam ilmu arud. Yang dengan sebab itu maknanya kita kena bila kita dah belajar ilmu badi', ilmu arud, jadi kita fahamlah bila disebutkan oleh syarah kita. Jadi itu kita dah guna, dia guna dah. Jadi begitulah maknanya kehebatan ulama-ulama zaman dahulu. Iaitulah al-Imam al-Faqih umdati ahli tahqiq. Umdah ni tia siri. Tu mana umdah. Tia siri ni orang zaman orang Arab, dia buat kemo tu dia ada sebutu je tia. Tia tu dia panggil umdah. Tia bagi ahli tahqiq. Ahli tahqiq ni ahli ilmu yang tidak bercakap kosong. Mereka ada fakta, mereka ada dalil, mereka ada bukti dengan pandangan-pandangan mereka. Dan dia adalah umdah. Syekh Ahmad Sawi ni al-Mutawaffi'ah, itulah Asy-Syaikhi. Kita kena baca Asy-Syaikhi lah sebab lil imamin. Dia tu belakang tu. Lil imamin kerana masuk araja pada al-imamin. Bila baca al-imamin, nama dia pun kena baca Syaikhi juga. Di sini. Di tempat lain tu mengikut i'rab masing-masing. Syaikhi Ahmada Ibni Muhammadin Al-Maliki. Mazhab fiqhnya mazhab Maliki. Sama juga dengan Sahibul Matni. Tak ada masalah kita belajar. Orang panggil kitab Aqidatul Tauhid, tapi mazhab mereka adalah mazhab Maliki, bukan Syafi'i. As-Sawi, itu makna gelaran dia, Al-Mutawaffa, yang disempurnakan, maknanya dia wafatkan sanata alfin, pada tahun 1000 wa mi'atin wa wahidin wa arba'ina, yang 1241 Hijrah.
Jadi 200 kewafatan, dari sudut kewafatan adalah 200 tahun selepas daripada kewafatan Sahibul Matni. Mana 1041 wafat dia. Jadi tingkah dua abad. 2 abad. Tingkah antara syarih dengan Sahibul Mana-mana musannif. Kemudian kita anak pergi inilah ataupun adik-adik pergi wallahu alam, ada tahqiq dan juga ta'liq Dr. Abdul Fattah Al-Bazmi. Itu ada ta'liq tahqiq dia, ada tambahan. Itu di antara kelebihan hak naskah ni lah. Jadi muka surat berapa ni? Muka surat sebelah. Kita tengok sikit, ambil sikit lah. Ambil sikit sebelum daripada kita baca. Tarjumatu Syekhi Ibrahim Al-Laqani. Tarjumah ni biadota. Tarjumah ni salin bahasa punya, dia ada banyak makna. Tarjumah. Nama-nama tajuk kitabun, faslun, babun, syahadan. Itu dia panggil asma'ut tarjumah juga. Di sini tarjumah maknanya biadota. Maklumat pribadi. Syekh Ibrahim Al-Laqani, itulah sahibul Jauhara Al-Mutawaffa, yang diwafatkan sanata alfin, makna wawahid wa arba'ina, maknanya 1041 hijrah. Saat ni 1241 mi'atain. Jadi 200 tahun nisbah kepada tarikh wafat. Kita baca sikit yang pertama je, ismuhu wa nasabuhu saja. Nama dia, nama Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan juga nasab dia huwa Syekh Ibrahim Ibnu Hasan Ibnu Aliin. Dia Ibnu yang pertama dia kena baca ikut nama tu, makna Syekh Ibrahim badal dia Ibnu, yang anak dia jadi sifat. Ibnu tu ingat mana kalau Ibnu dia jadi sifat. Ibnu Hasanin, tu dah jadi mudhaf ilaih dah. Kemudian Ibni yang kedua tu kena baca Ibni Aliin Ibni al-Wali Syahir Muhammad bin Harun. Tu ayah dia. Abul Imdad Al-Mulaqabu. Abul Imdad, ayah. Imdad ni makna pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatu imdad dia panggil. Al-Mulaqabu, yang digelar akan dia bi burhaniddin, dengan burhan agama. Burhan maknanya dalil. Dalam ilmu akidah tauhid, dalil itu dipanggil sebagai burhan. Burhan agama, burhan agama makna dalil agama. Al-Laqani, Al-Laqani makna gelaran dia Al-Maliki, ahadul a'lam, salah seorang daripada ulama-ulama besar, al-musyaru ilaihim bisa'atil itila', yang ditunjuk ni anda baca cepat-cepat yang diisyaratkan kepada mereka itu dengan luas itila', pandangan dia tu makna Allah fi ilmi hadis, pada ilmu hadis. Tengok dia yang mengarang kau orang panggil kita ilmu akidah tauhid ini, seorang yang sangat disebut sa'atil itila' fi ilmi hadis. Jadi itulah masalah kita sekarang ni. Ini setengah daripada perancangan musuh-musuh Islam. Bila kita belajar Islam sampai kepada peringkat intiha, peringkat muntahi, Islam itu, ulumul Islam itu ditajzi. Bila peringkat intiha itu makna jamiah lah. Mesti ilmu Islam itu ditajzi. Ada yang mengambil qas usuluddin, yang mengambil qas syariah, yang mengambil akhirnya apa dia? Itu punca kepada berlaku perpecah dan perbalahan di kalangan. Sebab masing-masing ada ilmu sikit-sikit berlaku. Dia tidak suka sama dulu sebagaimana anda sebut. Mereka sudah ghalabah setiap ilmu Islam, ulumuddin. Maka dia faham bila orang panggil, ahli tasawuf sebut musyahadah tu dia faham. Maksud dia macam mana? Bila ahli tauhid menyebut musyahadah lain, tak sama. Kalam dalam ilmu nahwu lain, ulama lughah lain, dalam ilmu fiqh lain kalam. Setengah daripada perkara yang membatalkan semaya ialah kalamun ajnabi. Adakah kalam ajnabi itu wallazi murakabun mufrad? Tidak, lain. Jadi makna setiap istilah itu walaupun perkataan yang sama, tetapi dalam bidang ilmu yang berbeza, makna dia lain-lain. Jadi oleh kerana ulama dulu tu dia istighraq, menghabisi semua ilmu. Jadi dia tak rasa pelik lah. Dia tidak suka nak menyalahkan. Mereka berikhtilaf itu, tapi pada istilah-istilah tu mereka faham dengan baik. Orang sampai sekarang dia kira nak condemn orang, nak kritik orang tanpa memahami istilah yang digunakan dalam satu ilmu.
Maka mereka condemn, orang panggil istilah wahdatul wujud umpamanya, tanpa memahami maksud yang dipakai oleh ulama-ulama ahli sufi dengan maknanya macam mana. Kerana mereka memahami dengan makna mereka sendiri, dengan maknanya zahir, makna lughawi misalnya, itu adalah silap salah. Jadi ayatnya mereka ni ahli mana ilmu, makna menulis dalam bidang ilmu akidah tauhid. Tapi mereka adalah macam musannaf kita wad dirayah, ilmu hadis juga, ilmu hadis dirayah. Wat tabahur dikenali mereka itu dengan wa ta'atuf gar sa'at iltila. Jadi wat tabahuri fil kalam. Tabahur ni malau, lauk ni luas dan juga dalam. Malau pada kalam, ilmu kalam. Ilmu hadis pun dia luas, mahir, pakar. Ilmu akidah pun dia jadi tak jadi balah lah tak jadi keliru sekarang ni orang ahli hadis, konon-konon ahli hadis mengikut pandangan orang zaman sekarang lah. Belajar hadis sikit pun dah diangkat, dinobakkan sebagai ahli hadis. Dia mengaji hadis saja, akhirnya dia mudah cenderung. Kita belajar fiqh dulu, kita belajar hadis, kita tidak mudah tersalah mengambil natijah-natijah daripada hadis tu. Sebab kita ada dah orang panggil persiapan dalam mazhab Imam Syafi'i bagaimana. Dan hadis itu pula dia ada cara, dia kena lihat kepada semua hadis-hadis dalam suatu bab. Apatah lagi kita dah faham dah makna. Tentulah maknanya Imam Syafi'i dan orang selalu menggunakan perkataan Imam Syafi'i kata kalau bercanggah dengan maknanya pandangan bercanggah hadis maka hadis itulah mazhab. Itu orang tak faham. Dia ingat mana bila masuk Imam Syafi'i bercanggah dengan hadisnya, dia lah orang panggil pendiri mazhab yang dikatakan ahli hadis. Tapi begitulah tuduhan seperti kepada Imam Ghazali, dapat ke Imam orang Jamiah dulu, tok guru Jamiah dulu dia berkecek dengan atas ala sabili tawadhu'. Dia kata tak pandai, tu bukan dia tak pandai. Kita mengaji pada tok guru kita lagi tu lah ajar dia, tapi lah ni tak boleh berkecek lagi tu. Lah ni kita kata kawan bisa ni, bab ni. Tapi kena jaga hati. Sebab kalau kita kata hamba ilmu ni hamba kurang sikit. Dia faham itulah. Kita diajar begitu. Tapi maknanya mengikut suasana sekarang maknanya tak boleh. Kita terlalu orang panggil makna cara tu uslub tu maknanya kita nak bertadarruk, bertawaduk jadi orang salah faham. Zaman dulu tak apalah makna orang faham. Tok guru Syekh Daud Al-Fatani ketika menterjemahkan Minhajul Abidin ke bahasa Jawi ke bahasa Melayu. Masa tu mana ada kamus. Zaman sekarang kalau kita terjemah kitab mana-mana kita Arab tak jadi pelik. Kamu pun tak tengok pakai tengok dah telefon je jadi itu tak pelik. Zaman Syekh Daud Fatani mana ada kamus bahasa Arab bahasa Melayu tak ada tapi dia bertabik. Mana bertabik saya bukan ahli padahal dia orang nombor 1 dah pada zaman dia tapi dia mengatakan saya tidak ahli menterjemah pasal dia reti masa dia tak ada orang reti nak terjemah bahasa Arab kepada dia bukan mudah. Nak terjemah bahasa Arab kena mahir bahasa Melayu, bahasa yang diterjemahkan kepadanya, bahasa yang diterjemahkan daripadanya. Mana lughah al-mutarjamun anhu wal mutarjamun ilaih. Itu dia kena mahir. Baru boleh terjemah. Kita learning mudah je petak-petak telefon tubik makna dia tu. Baik tu nak ayat wa kana ilaihi al-marji'u fil mushkilati wal fatawa fi waqtihi bil Qahirah. Adalah dia Syekh Ibrahim Al-Laqani ini tepat rujuk ke pada kemuskilat dan juga fatwa. Mana fatwa pada waktunya bil Qahirah, di Qahirah, mana Azhar sana itu. Terus pada tu sebab tu kita baca pula terjemah Syekh Ahmad Sawi. Sikitlah kita ambil karena kita akan baca orang panggil karya dia lah selepas daripada ni itu muka suratnya 15 kalau kita Tarjumatu Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi. Itu tarjumah Syekh Ahmad Sawi. Siapa dia ni? Syarhi Jauharatit Tauhid. Pensyarah kepada ni salah seorang. Jadi orang yang tampil untuk mensyarahkan mata Jauharatit Tauhid ni bukan orang calai-calai juga. Bukan orang kelas tamada. Maknanya bukan ustaz-ustaz biasa duk mari syarah ni. Tu orang-orang kelas biasa tak berani nak syarah. Dia maknanya orang zaman dulu dia tahu diri. Dia khabar diri dia tu siapa dia Jadi nak mensyarah suatu karya yang begitu agung, jadi dia lihat kelayakan diri dia
Maka dengan sebab itulah yang tampil mensyarahkan matan ini itu orang-orang yang terhebat juga. Nah, itu daripada tahun 1000 dia hidup 1175. 75 ada 25. Tambah dengan 1241. 25 tambah 41. Jawab dia 60 tahun. Tu umur dia tak ada banyak lah mana ni. Itu makna ulama-ulama hebat kita pun makna tak banyak umur tu, kira banyak dah tu. Tu. Nasabuhu wa walidatuhu wa waladatuhu. Nasabnya, keturunan dan juga beranaknya. Huwa Syekh Ahmad ibn Muhammadin As-Sawi Al-Khalwati Syihabuddin Abul Abbas Al-Arifu Billah Al-Imamu Al-Faqihu. Seorang imam jadi pula Al-Faqih yang sangat faqih, Syekhul Syuyukh, tok guru bagi segala tok guru Datuk ahli tahqiq war rusukh. Umdah qiyan tonggok kepada ahli tahqiq dan ahli rusukh. Rusukh ni ahli yang rasikhah, yang pakar. Rasikh ni makna kalau seumpama pohon kayu, dia akar dia menonjan masuk ke dalam. Mana begitu dalam orang panggil dalam tanah. Maksudnya ilmu yang begitu menonjang, maksud ilmu yang sangat mendalam. Yang sangat kuat. Khudwatus salikin, ikutan para salikin. Itu dah istilah orang ahli sufi tu. Tengok dia ni, qudwatu, dia tu maknanya umdah ahli tahqiq. Patu qudwatus salikin. Ikutan para salikin. Pas salikin ni siapa dia? Ni makna orang-orang ahli sufi. Wa murabbi muridin, orang yang mentarbiahkan para murid. Tarbiyah ni lagu mana? Cokeh buih habis segala perangai huduh dalam tubuh manusia, kemudian masuk segala perangai mulai. Itu bukan satu kerja yang sangat mudah. Mengajar mudah. Sebagaimana anak ni mengajar ni mudah ya. Mengajar mudah Anak tarbiyah tu payah. Tarbiyah tu dia banyak perkara Al-allamatu al-muhaqqiqu al-hibru al-fahamatu al-mudaqqiqu. Allama yang sangat alim, yang tahqiq. Al-hibru maknanya yang sangat mahir. Maka al-fahamah yang sangat memahami. Al-mudaqiqu menhalusi. Faham dia wulida sanata, dilahirkan dia pada tahun alf wa mi'atin wa khamsat wa sab'ina, mana 1175 hijrah. Fi Sa'il Hajar, satu nama tepat Sa'il Hajar. Hafizul Qur'ana fi baladih, dia menghafaz Quran di negerinya. Thumma intaqala ila al-Jami'i al-Azhar, dan dia berpindah ke Jami'il Azhar li tabil ilm sanah 1287 hijrah, 1187 hijrah. Itulah secara ringkasnya. InsyaAllah kita buka terus kepada muka suratnya 45 45. Kita akan baca muqaddimah syarih. Tu kita kena ambil, kena raikan. 46 kitab syarhi sawi ala jawharatit tauhid lil imam al-faqih umdat ahli taqid Syekh Ahmad bin Muhammad al-Maliki as-Sawi. Baik, dia punya muqaddimah syarih dia. Muqaddimah syarih muka surat 47. Muqaddimatus syarihi, muqaddimah pendahuluan ni penting. Muqaddimah daripada syarih kita nak tahu apa dia, komentar dia, apa yang dia nak pesan. Sepanjang kita orang panggil mengikuti orang panggil karya dia ni, kita mesti ikut dia punya panduan dia lah. Apa dia nak raya itu kita tengok Muqaddimah syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, wabihi, dan dengannya lah, dengan Allah, thiqati, nak tepat thiqahku, tepat pertuguhanku. Al-hani ana baca degah-degah lah sebab sebagai orang muqaddimah syarih. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil imani wal islam. Segala puji lillah. Kita bahasa mana kan? Lagi akan datang orang lillah. La itu ada, dia ada la lil milk, ada la lil istiqaq, ada la lil ikhtisas. Tu. Tu lagi kita akan syarih akan wayak maknanya alhamdulillah, makna mustahiqun lillah. Kita sebut dulu. Lagi ada kenyataan. Lam itu lam lil istiqaq ke, lil ikhtisas ke, lil milki. Itu bagaimana nak tengok dia punya kriteria dia. Apa yang menjadikan lam itu lil milki? Tu ada dalam alhamdulillah dalam bahasan syarah oleh syarih kita ni. Kita tengok di sana. Tengok di sana.
Tapi kita sebut dari sini alhamdulillah, segala puji itu adalah istihqaq. Dia tak boleh nak kata milik manakala kita, sebab apa? Sebab alhamdulillah ni bukan zat. Dia panggil maknan. Tu. Lillah, ialah mustahiqul lillahi ta'ala alladhi manna alaina, yang telah memberi nikmat di atas kami bil iman wal Islam. Tu nikmat yang paling besar sekali. Wa akhrajana bihima min zulumati syirki wal awham, dan dia telah mengeluarkan kami dengan kedua, dengan iman dengan Islam, daripada kegelapan syirik dan juga waham semabu, makna kekeliruan, syubhat yang ada dalam zihin kita tu, dalam bab ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ahli ilmu pun kadang-kadang mari orang panggil macam-macam tu. Orang duk belajar dia ada juga begitu, yang dia mari taswis daripada syaitan. Jadi itu yang jadi orang panggil makna bahaya ada juga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul kata la syarikalah tu, itulah mana wahdaniyah pada af'al yang kita akan belajar nanti. Syahadatan ad-dakhiruha, akan sebagai syahadah yang saya simpan, buat aset akan dia, akan syahadah itu indal khitam, ketika khitam. Mana? Semasa nak terlucuk nyawa. Wa asyhadu anna, saya simpan ke dia masa nak terlucuk nyawa, masa nak orang panggil Tuhan nak ambil nyawa, tu masa tu. Tu penting, ending kita. Al-'abiratu bil khawatim. Tepat nak kiranya ialah ending. Akhiran kita tugas dia. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Mana al-bararah makna yang baik, yang mulia, wa ala asyakhina, di atas guru-guru wa asyakhim, dan juga guru-guru mereka ila muntahal Islam, sehingga penghabisan Islam. Wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu, fayakulul abdul fakir lam mutaji farul musawi, maka berkata oleh hamba yang sangat berhajat. Al-mutaji pun sama juga, makna dia akan keampunan daripada al-musawi, yang membuat kebaikan. Ahmad Sabria al-Fakir, al-Abdul Fakir Ahmadu bin Muhammadin al-Maliki al-Khalwati as-Sawi. Hadhihi taqiyadatun ning ni maknanya mayati, mana allati fi dhihni al-musannifi, yang sudah ada dalam zihn musannif. Hadhihi ning min al-ma'ani wal alfazi, itu ialah taqiyadatun, beberapa taqyid, beberapa qaid yang saya ala jawharatit tauhid. Maknanya orang panggil topak-topak, huraian-huraian di atas jawharatit tauhid lil iman lil arifi billahi ta'ala, bagi iman al-arif billah. Al-arif bermakna dia adalah waliullah. Orang lain yang menggelarkan dia tu ialah waliullah. Bukan dia dak. Sebab juga qaniyah ni. Itu ana baru khatam kita Manhajul Qawin dalam 2 minggu baru ni. Jadi buat qaniyah ni dia kena orang lain buat qaniyah kita, bukan kita buat qaniyah. Sebab buat qaniyah maknanya kita makna kalau kita yang buat qaniyah, Abu Gabri anak kita nama Hasan, Abu Hasan, makna macam kita akak diri kita sendiri. Dia kena orang lain. Macam Abu Hurairah, makna Nabi yang buat qaniyah. Bukan kita sendiri yang meletakkan. Jadi ramai juga lah ni ustaz-ustaz buat qaniyah belakang. Tapi tak ada apalah, tu tak ada berdosa. Tapi nak rayaknya, tu kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata begitu. Dia kena orang lain yang qaniyahkan kita, takaning kita. Bukan kita sendiri. Tu. Kita sendiri tu makna perasa-perasa gitulah soalan. Yalah, tapi begitulah muka kita dunia sekarang tu dia tak serupa dah sebab zaman dulu tu biasa dah, tak ada gapo tu, cuma nak rajak begitu kaedah dia. Syekh Ibrahim Ibnil Hasanil Maliki Al-Laqani, siapa dia ni? Ra'si salsalati atau silsilati hadzal fanni, kepala rantai fan ini. Fan apa? Fan akidah tauhid. Dia tu kepala, rata tu dia tu kepala. Tu dia. Makna itu kita fahami, maksudnya dia punya orang panggil tasbihnya seperti makna kepala rantai. Wa min arbabil ahwali, daripada tuai-tuai ahwal ini juga istilah ahli sufi, orang yang menjapak ahwal halah maknanya itu. Jadi maksudnya sebagaimana anak sebut tadi, bahasanya mereka ini yang menulis ilmu aqidatul tauhid ini adalah daripada aulia illah. Jadi mereka yang aulia illah dia panggil maqam mahfuz.
fa idza ahbabtuhu kuntu basaru alladhi yubsirha. Tu maqam mahfuz. Sebab Allah Taala mulakan makna hadis pada sini, min adali waliyan faqad azantu bi harb. Siapa dia yang awak balah, awak musuh dengan wali aku isytah perang dengan dia. Maka selepas pada itu bermakna Allah Taala bercakap tentang waliullah. Wali Allah Taala itu dia panggil mahfuz, kalau nabi dia panggil maksum. Jadi maknanya mereka ini terdiri orang-orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi Ibrahim makna al-arbabil ahwi wal kashfi. Arbab makna rabbi, makna tuwe bagi, ahwal juga kasyaf. Mereka yang mendapat ilmu mukasyafah. Mukasyafah ni makna Allah Taala buka, boleh melihat perkara yang gaib. Ini makna ada dalilnya, ada buktinya. Dan biasa berlaku kepada mana mereka ni terdiri rayaknya ni bukan orang biasa-biasa dah. Yang kita belajar ni aura keberkatan mereka, kita duk baca tulisan mereka ni tu akan ada dia punya roh dia keberkatan dia ada, dia akan ada panggil alim-alim ulama yang mana para kekasih Allah Taala ni, mereka mempunyai keberkatan yang sangat banyak. Kita duk pergi berdepek dengan dia, duk handle diri dengan, duk saling dengan dia, duk tengok dia, duk dengar dia mengajar. Duk khidmat ke dia pula. Tu keberkatan dia mengalir. Macam kita ke dia pun kita dapat tu, mana dapat kan. Tapi kau kurang lah. Tapi begitulah. Yang orang panggil, orang zaman sekarang itu meremehkan benda-benda lagu ni. Yang berani untuk mengkritik secara, orang pun mengkritik tulis pemikiran mereka, bahkan kadang-kadang disebabkan melabelkan dengan perkataan supaya orang tak suka pada seorang dia label. Macam kita kadang-kadang bodoh ke berapa, kita balas dengan kita kata gitu berani sedangkan mereka ini adalah para kekasih Allah Taala, bukan dia royak orang lain royak. Kok Syekh Ibrahim Al-Laqani ini Syekh Ahmad Sawi royak yang membuat perakuan begitu, bukan dia sendiri, dia tak ada royak, dia hebat ke berapa tu arbabil kashfi, arbabil ahwal. Wa asya mudata umri lam yura ma tahta jubbatih min bagtatin wala ghairiha. Ini selama hayat dia hidup umurnya tidak dilihat barang yang di bawah jubah ni suatu kinayah lah nak panggil. Min bagtatin makna terkejut, keheranan, wala ghairiha. Wa kana muhaban, adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani seorang muhaban, hebat, orang gerum. Gerum makna jiddan la yukallimu illa al-qalilu minan nas. Tak bercakap akan dia malaikat sedikit saja di pandang manusia. Soal guru makna gerum, orang nak pergi bercakap dengan dia, dia panggil haibah. Haibah guru makna ada haibah. Jadi orang rasa gerum nak bercakap dengan dia, tak ada orang berani. Sebab apa? Sebab dia melazimkan diam. Dia melazimkan dia tidak bercakap banyak, tidak suka huha-huha semua kita ni kita ni siapa yang nak gemuk dengan ahwal itu, akhlak kita sendiri itu. Orang yang ada akhlak yang tinggi ni pun walaupun tak ada ilmu bala mana pun orang gerung kepada orang segar lah. Jadi orang rasa segar nak bercakap nak dengan dia. Illal qalil minan nas wa ansha'a hadzal manzumah, menjadikan oleh musannif kita rahimahullah taala akan manzumah ini, iaitu matan Jawharatul Tauhid, lailan pada waktu malam. Waktu malam senyap sunyi ilhami itu maknanya jadi sana waktu malam waktu dini hari syekh tarbiyati fi tasawufi. Lagi pula syekh makna guru tarbiyah, bukan guru ta'lim. Guru ta'lim tu mudah, guru tarbiyati ni payah. Fi tasawufi, pada tasawuf, mengajar tasawuf. Anak mengajar tasawuf, Minhajul Abidin, mana macam-macam lah ya, kitab yang agak lebih khusus hikam tu dia panggil guru ta'lim sahaja, mengajar aja. Tarbiyah, tarbiyah dia kena duduk sekali. Macam Baba Wen, makna boleh tarbiyah belajar sebab duduk sekali. Kalau bertemu bersua muka hanya dalam kelas saja, itu tarbiyahnya paling sedikit, tidak banyak. Kerana tarbiyah itu melibatkan uswah, makna contoh.
yang dilihat oleh para pelajar terhadap gurunya. Nah, pada Sayyidi Ahmad Arabi, mana bi isyaratin. Jadi, dia menulis, makna Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia menulis kitab Manzumah ini waktu mana dengan isyarat tok guru dia. Dengan isyarat tunjuk ke Syekh Tarbiyati, tok guru dia. Syekh Tarbiyati makna tok guru dia. Fi tasawufi, maknanya guru tarbiyah pada tahun Sayyidi siapa dia? Sayyidi Ahmad Arabi Asyurnubi. Tok guru dia. Tok guru kepada Syekh Ibrahim Al-Laqani wa awsahu lama faraghaha dan mewasiatkan akan Syekh Ibrahim Al-Laqani oleh guru dia saat ni tatkala selesailah oleh tarbiyah dia wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan dia guru dia ni berdiri semaya alla ya'tadhiru li ahadin an dzambin, bahawa tidak mengambil uzur bagi seseorang daripada dosa aib. Ana wa balaghahu anhu, maksud jangan duduk bercara, jangan duduk tentang dosa makna aib orang lain. Bal yang tarifu lahu bih, bahkan dia iktiraf baginya, bagi dia sendiri dengan zambin ataupun aibin. Wa yadharu lahu at-tasdiqu ala tariqi tawriyati, dan zahirlah baginya at-tasdiq, tasdiq membenarkan ala tariqi tawriyah, di atas jalan tawriyah. Tawriyah tidak secara sarih teria-teria, tidak, cara berlapik berkias madillatan lin nafsi, kehinaan bagi dirinya. Maksudnya secara tariahnya dia orang panggil bertabik dirinya dengan segala kekurangan dia. Fama khalafahu ba'du, maka tidak menyalahkan dia selepas daripada itu. Wa 'allama wa annahu, dan mengajar oleh guru dia Sayyidi Ahmad sani, Sayyidi Ahmad Arabi Shurnudbi, akan Ibrahim Al-Laqani annahu, bahasanya Syekh Ibrahim Al-Laqani idza qara'a fi udhunil maulud, apabila dia baca pada telinga baby, anak yang dilahirkan, surah Al-Qadri, surah Al-Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna wiladatih, ketika beranaknya, ketika beranak tu tubik habis dah. Ketika beranak mana selepas daripada indah, makna ketika, bukan ketika tunggu tubik tu, tidak. Setelah keluar habis dia baca surah inna anzalna, makna ketika lahirnya maulud itu, lam yuqaddir, Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, lam yuqaddirillahu, Allah Ta'ala tidak mengenal alaihi zinan muddat hayatih, mana di atas diri maulud saat ni zina akan zinar sepanjang hayat dia. Tu banyak dah kita peringatan dah kita jauh kita pun banyak menyatakan ini kita lagi akan datang dapat baby, kita sendirilah baca selain pada azan iqamah tu, makna kita baca surah inna anzalna, suratil qadri, baca di telinga. Maulud tu makna bayi. Tufiya, dan diwafatkan akan dia munsarifan minal haji, diwafatkan Syekh Ibrahim Al-Laqani ni munsarifan, hal keadaan beliau kembali minal haji, daripada wak haji. Di mahalin, di satu tempat yuqalu lahu, satu tempat yang dipanggil kebagiannya Asy-Syarifati, Asy-Syarifatu, akan syarifah Lailatul Ahad, pada malam Ahad, Qubail al-Insya'i, belum sedikit daripada masuk waktu Isya al-akhirah. Al-Isya ini Isya, kadang-kadang dia dua Isya tu maghrib dan Isya, maka dia buat sifat bagi Isya tu al-Isya'il akhirah, mana Isya lah, Isya betul. Thalithu syahrin Safar, 3 hari bulan Safar, sanata 41 ba'da al-alifi, tahun 41 selepas daripada 1000. Itu cara kaedah kita baca, boleh juga gitu. Makna tahun 41 ba'da al-alifi, makna 1041. An-najifin wa 70 sanatan, lebih daripada 70 tahun lebih. Berapa 71 ke 72 ke 73 ke, bagi kau lah tu. Wa humila ila uqbata ailatin, dan dibawa kepada Aqabah Lailah. Ailah tu nama perkampungan, nama Bani tu. Nama Bani Madinah ala sahil Baharil Qulzum
di mana tepi pantai Kulzum. Tu. Yang al-ma'ruf bil Bahril Ahmar. Itu dalam taklid dia, taklid Laut Merah. Mimma yali Syam, daripada barang yang mengiringi Syam. Itu makna dia laut, tepi pantai Laut Merah atau Laut Kulzum. Wakilah ya akhirul Hijaz wa alul Wasyam. Akhir Hijaz dan Awasyam. Hijaz tu Mekah Madinah dipanggil Hijaz. Jadi makna akhir daripada Syam. Syam ke utara lagi. Tu tempat dia wafat. Wa humila ila dibawa wa dufina bi mahallin alin mujawirin li akhir basatiniha. Di tanah satu tempat yang tinggi bersebelah bagi akhir daripada basatinnya, allati yanzilu, yang mana berhenti al-haju, orang haji ba'da ruju'ihi, selepas kembali orang haji. Makna khalfaha makna ala yaminir raji', di atas bahagian kanan makna raji', tujah al-bahril milh, maknanya membetuli, tujah berhadap akan laut masing kaza fil Suhaimi. Dalam fi Suhaimi pada kitab As-Suhaimi. Dan itu begitulah kenyataan dia. Sa'alani fi sya'niha waqta sahar. Telah meminta akan saya pada sya'annya. Hadhihi maknanya matni makna pada sya'annya. Waqta sahar, pada waktu sahur. Wa ana jalisum bi janibi darih Sayyid Al-Badawi. Sedangkan sayanya duduk di tepi darih makna kubur. Darih bagi Sayyid Badawi. Siapa dia minta ni? Sa'alani ba'dul a'yan minal mulazimin. Semua daripada al-a'yan. Orang-orang yang lebih juga daripada mulazimin. Mulazamah lidzalikal mahalil anwar. Bagi tempat demikian itu. Yang mulazamah duduk biasa di situ. Faqala li, maka dia berkata, ba'dul a'yan, saat ini dia kata, inna jawharatat tauhid kitabun nafisun. Sesungguhnya jawharatat tauhid ialah kitab yang sangat indah. Ghaira anna syurrahahu sa'abuhu. Itu kata dia. Itu permintaan. Orang yang minta dengan Syekh Sawi ni. Bapa suruh buat syarah ni. Melainkan bahawasanya para syurrahnya, pensyarah matan jawharatat tauhid ni makna satu kitab yang indah, molek, comel. Tapi melainkan bahasanya para pensyarahnya menyusahkan akan dia. Bila syarah tu dia jadi susah. Tu. Wa hawashihi, hawashi maknanya hawashi, orang yang bawa hasyiah. Hasyiah tu makna ta'liq kepada syarah tu pula zaduhu su'abatan, menambahkan akan dia lagi payah. Kau payah lagi. Itu makna silah bapa orang minta kepada Syekh Ahmad Sawi ni untuk buat kita ni faqtada, maka menuntutlah oleh ra'yuna, oleh pandangan kami, annaka, bahasanya awak taj'alulan alih, bahawa engkau menjadikan bagi kami di atasnya, di atas matan hasyatu, akan satu hasyatan, mana akan satu hasyah tu dihu maknahu, yang boleh menerangkan akan maknanya bisulatin, dengan cara jumlah min ghairi ta'qidin, daripada tidak bersipu wala takhlitin, dan bercampur bau habis. Jadi fastabsyartu lidzalika, maka saya pun minta mana istabsyara, menuntut, istabsyara menuntut, panggil senang dah makna gembira, lidzalika bagi demikian itu. Istibsyar menuntut gembira maknanya rasa senang hatilah. Wa ajabtu subhanallah ana makna ana rasa gembira, rasa bahagialah apabila Babawa telah beri peluang kepada ana untuk baca satu kitab ni secara daurah sepanjang bulan Ramadan ini. Satu orang panggil penghargaan lah kepada ana sendiri. Ana rasa bangga dan berbahagia lah. Dia gini je ana kebahagiaan bagi anaknya ialah ana boleh baca kitab, ada orang mengaji. Ialah kita mengajar kitab-kitab Jawi di masjid-masjid tu lain. Tapi anak duk minta semuanya, janganlah orang panggil hak kita duk mengaji tu tak ada siapa dia, tak ada saya rabuk sudi mengaji. Allah duk bimbing hak tu. Jadi bila ada orang anak tak kira sikit ramai. Dulu mengaji dengan anak seorang, siapa dia bapa we, dia seorang je. Anak mengajar. Lepas tu mari seorang, pas seorang. 2 tahun lepas pada tu baru mari PU Pais. PU Pais selamat. Tu dekat tepak tu.
Bawa tingkat tier 2 lagi. Pakai baju dia, baju apa? Baju asrama. Naik bah nombor 38. Beradu pada layar dulu. Pada gak sambung mari kalah. Kapun ni. Jadi ni begitulah. Anak tak kira seorang kau, dua orang kau. Cuma zaman sekarang ni gua masuk lah, kekangnya masuk. Kalau orang minta nak mengaji seorang sama seorang ni masuk, kita tak ada tu jelah. Jadi anak suka sangat-sangat bila ada nak kita Arab gini ni. Kita akidah tauhid ni pula ni. Allah suka ni. Ada orang sebab ni ilmunya dia sebenarnya bila kita mengajar ni ilmu yang paling banyak dapat kepada muallim, orang mengajar, orang baca kitab tu. Itu dia. Sebab antum pun ni dia kena ada cara yang begitulah. Kita baca kitab Jawi kita tak kira. Bila enta mengajar, nah ilmu tu enta paling banyak sebab enta yang paling prihatin dan paling menumpukan kepada makna ibarat kita. Paling fokus kepada ibarat kita orang mengajar lah. Mengaji supaya anak-anak dulu anak mengaji dulu pun ni. Kadang-kadang kita ada juga sungguh-sungguh kita tu jadi tidak kurang bersungguh tempat-tempat kita rasa nak klik semula tak boleh dah ni. Itu taman ni makna cita-cita nak balik semula tak boleh dah. Tapi begitulah keadaan dia ni. Semua kita maknanya kita tidak buat yang terbaik masa kita belajar. Sebab itulah entum kena dengar nasihat orang lama. Walaupun dia tidak ustaz sekalipun. Walaupun dia macam dulu masa nak mengaji maknanya jumpa dengan orang tua. Pakai ni tok lebah lah kita kira ni. Dia awal mengaji pondok kan sebab dia tengok pakai kita aja lah ni. Orang mengaji semua awal. Pak cik dulu mengaji pondok juga ni 2 tahun. Tapi pak cik duduk pondok tidak mengaji mana ni. Makna dia tu menyesal. Bila orang tua bila dia nasihat, dia menyesal dengan keadaan dia tak sewi jadi super dia. Entah jangan pandai remeh. Ni kalau jumpa orang tua ni raya awal mengaji sungguh. Sebab dia tahu dah. Dia telah mensia-siakan peluang ni. Jadi maknanya ni, begitu juga walaupun dah jadi ustaz sekalipun kita tetap mengenangkan masa lampau dengan kecuaya-kecuaya kita. Kadang-kadang kita tak jumpa tak belajar dengan seorang tok guru ni. Baiklah kerana jadual kita penuh. Jadi kita Allah patutnya aku ambil kita dengan tok guru tu ni. Jadi dia tak ada. Paling nak apa ni. Jadi bila kita berkesempatan belajar dengan mana-mana guru itu satu anugerah yang sangat besar ni. Jadi saya tu rasa gembira ni kata ni. Wa ajabtu rajian li fadlillah. Saya perkenalkan permintaan ba'dul a'yan saat ni kerana mengharapkan kemurahan daripada Allah Taala nah. Faham nah? Wala li hauli bukan kerana haul saya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu obat kepada penyakit ujub. Jangan anggap kita bisa teror lebih hebat mana nak jangan. Nah. Kita tidak haul, kita tidak ada kuwah. Macam la li hauli bukan kerana haul aku. Mana hebat aku wa quwwati kemampuan aku tidak. Wa rajautu minhu an naf'a biha. Dan aku mengharap daripada Allah Taala dapat manfaat dengannya dengan maknanya al-madhkur min syarh ni. Dengan hadhihi ni. Sebab dia guna makna hadhihi. Hadhihi itu maknanya syarah dia buat. Kama nafa'a bi asliha sebagaimana Allah Taala memberi manfaat dengan asalnya hadhihi iaitu matan jawharatul tauhid. Manfaatnya sudah terbukti. Nah, jadi masa dia nak tulis syarah kita ni. Jangan buat mari air deh. Mari air. Dengan asalnya innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu jawad, sangat manujud, murah dan juga karim, mulia. Nah. Kalau kita masuk kepada orang panggil maudhu' kita, itulah muka surat 51 naskahana. Dimulai dengan kalimah qala musannifu rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah musannif kita Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi terus kita pergi kepada syarah lah, kita baca syarah ni. Jadi kita tak perlu hurai dalam bismillah musannif tu. Sebab syarah yang akan menghuraikan dia. Tu. Jadi bayanun fil basmalati. Keterangan pada al-basmalah. Al-basmalah tu dia panggil mim babi tasmiyah, daripada bab meletak nama, itulah nama bismillahirrahmanirrahim, diletak nama sebagai al-basmalah. Basmalah. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim itu ialah salah satu daripada ayat Quran. Jadi kalau kita nak buat nota gapo mudah sebab kita tulis al-basmalah tu lebih selamatlah. Jadi kita tahulah basmalah tu makna bismillahirrahmanirrahim.
Dia kadang-kadang kita tulis nota, kadang-kadang bertebaran tu nak tengok pula ada nama Allah ke berapa ni. Kita nak pakai ke berapa ni. Sebab ada nama Allah Taala kita tulis tu. Sebab tu tulis di buku tu, tu lebih terjagalah. Dia kena jaga nama Allah Taala ni. Jangan tulis mudzakirat mana nota lepas tu duk bergelempangan ni, bertabur setiap jangan ni. Kita kena jaga. Qauluhu, jadi kalau dia kata qauluhu itu katanya kata musannif. Dan lagi akan datang dia kata qauluna, perkataan kami itu perkataan dia lah. Dia akan bila dia sebut ni takrif ke apa dia akan hurai pula. Ni orang panggil perkataan dia sendiri. Itu dia sebut qauluna. Qauluhu qaulun nazim ataupun qaulun musannif. Boleh juga nazim boleh panggil, musannif boleh panggil. Ialah tak lain tak bukan asal al-aslu, itulah matan al-jawharatit tauhid. Katanya kata musannif bismillahirrahmanirrahim, ibtada'a, memulakan oleh musannif biha dengannya dengan al-basmalah ni, iqtida'an bil kitabil aziz. Kitab mana pembalah ni lah. Itu tu dia antara orang panggil keunikan pelajaran cara sistem pondok kita ni. Dia boleh ilmu dia kita mengaji ni, kita mengaji ilmu nahwu, kita mengaji ilmu saraf, tapi belum hafal tajuk lagi. Tajuk gambar alismul ladzi la yunsarif misalnya. Kita duk mengaji kitab ni. Dia kitab tu dia dah bahas dah. Ibarat-ibarat, i'rab dia dah bahas dah. Tu. Yang pertama dari segi orang panggil amali tu sudah berlaku dah. Jadi maknanya kita duk lalu dan duk lalu benda yang sama, mukadimah dia beginilah. Maka itu yang menjadikan kita ingat. Tanpa kita hafal tu hafal. Kita duk tengok sama, kita balik molek buku kitab baru, lagu-lagu ni lah rupa huraian dia. Dan akhirnya benda tu akan masuk dalam hati sanubari kita ingat. Umpama mana soalan dia limadha, kerana apa musannif kita memulakan kitab matan jawharatit tauhid itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jawab dianya ialah iqtidaan bil kitabil aziz. Kerana mengikut dengan kitabil aziz. Kitabil aziz Al-Quran, kerana surah yang disusun maknanya ialah Al-Fatihah nombor 1 dan bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat Al-Fatihah mazhab kita. Dan perbahasan tu makna bismillah itu kita tengok secara mana dia nak bawa ni. Dia tengok keperluan bahas bismillah ni tak habis 3 malam tak habis, sebulan pun tak habis. Semua ilmu, kerana semua ilmu itu dia ada dalam Quran sebuah kata Imam Ghazali. Seperti Quran ada dalam Al-Fatihah ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tidak? Semua ilmu tu ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah nak bawa ke cara mana. Tapi dia munasabah di sini dia cara qadaning. Tu. Bapa tu kitab kita dia mulakan dengan basmalah kerana mengikut dengan kitabil aziz. Quran, tiru Quran. Bab meniru ni memang manusia adalah makhluk yang ada kebolehan meniru. Sebab tu kita boleh bercakap anak orang tamil ni, umur 5 tahun boleh kecek tamil. Pelik ke tak pelik? Pelik apa? Jadi kita terdedah kepada persekitaran yang macam mana. Kerana boleh meniru tu lah makna kita boleh bercakap bahasa Melayu. Boleh bercakap, tengok. Jadi maknanya meniru bukan tak, meniru tu sifat kita tidak salah. Hak salah ke ataupun betul meniru siapa dia dan meniru apa dia. Meniru siapa ataupun meniru siapa dia. Itu sempat nak jadi salah ataupun betul. Yang pertama, yang kedua bapa mula dengan basmalah wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur. Ini hadis ni kita kena cari pasih. Makna dan kerana beramal nak praktik dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulli amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang zibalin yang mempunyai cita-cita bal hati. Terjemah ni penting. Terjemah yang tepat dengan nisbah istimal masa zaman kita tu sangat penting. Sebab tu kadang-kadang kita duduk mengaji pun duduk terjemah begitu. Maknanya tiap-tiap perkara zibalin yang ada cita-cita. Jadi yang ada cita-cita tu maknanya orang panggil, jadi kadang-kadang pelajar tu gapo dia memang dia ingat sama-sama begitulah yang ada cita-cita. Yang ada cita-cita ni macam mana tapi alhamdulillah lah maknanya anda pernah dengar babaknya sendiri dia terjemah maknanya, dan itulah hak kita pergi terjemah tu hak zibali makna yang ada harga pada syarak. Gitu.
yang ada harga pada syarak. Mana ada harga pada syarak? Tolak haram, tolak makruh. Dia ada wajib, sunat dan mubah. Mubah ni boleh jadi molek, boleh jadi tak molek. Harus itu mubah tu dia ada dua keadaan. Ada dua potensi. Pahala ataupun dosa. Jadi mana-mana pekerjaan yang ada harga pada syarak. Walaupun dapat perhatian, sambut sanjungan daripada manusia, tapi tak ada harga pada syarak. Tu saya tak pandai. Benda makruh, benda haram. Tu saya tak pandai. Tu. Jadi mana-mana pekerjaan yang ada harga pada syarak. Tapi kalau terjemah sebelum pada tu kita biasanya ambil mana yang ada cita-cita. Bal yang ada cita, makna benda yang besar. Di balik mana benda yang besar pada syarak yang dipandang oleh agama. Tu. La yubda'u, dan itu mengeluarkan juga perkara yang panggil muhaqqarat. Muhaqqarat tu maknanya yang disebut dalam kitab kita biasanya ikat tali, tak payah kita kata bismillahirrahmanirrahim sebab permulaan setiap suatu ni makna terlalu banyak ni. Kalau kita nak kira perubahan-perubahan perbuatan kita awal kita. Tak kira setiap kali kita duduk tengok ke hadapan kemudian kita nak palingan bismillah juga ni. Itu dia, jadi dia akan jatuh kepada bab apa? Bab meremehkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala pula. Sebab tu di sini wallahu alam maknanya dari kitab-kitab ni sebut dah yang diistisnakan zikir mahdah tak sunat kita. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga al-muhaqqarah, benda-benda lekeh sikit-sikit itu tak payah bismillah lah. Kalau tidur kita nak bismillah semua lah ni. Tak apa salah tidur ni, takut jadi dia panggil dari sehari satu sudut jadi bismillah, jadi kita duk guna untuk benda-benda yang lekeh muhaqqarat. Jadi la yubda'u fih, tidak dimulakan padanya pada amrin kulli amrin zibaling ni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka kullu amrin saat itu aqta, fahuwa klik kepada kullu amrin zibaling saat ni. Aqta terpotong tangi. Tu satu riwayat. Au ajzamun ataupun ajzam. Ajzam maknanya ada dua tafsir. Salah satu daripada tafsirnya ialah penyakit juzam, iaitulah kusta allati zahabat al-anamilu, yang hilanglah oleh sejarah jari-jari. Orang penyakit kusta ni dia akan luruh, dia akan jadi buruk. Jadi sebentar dia akan kerak-kerak dengan jari. Dan mulut dia tu dia ada sindrom, maknanya pattern muka dia begitu kecil orang yang penyakit kusta. Itu ajzam. Itu salah satu daripada tafsir kepada ajzam. Ada satu tafsir yang lain. Au abtar terpotong ekor. Terpotong ekor ni makna tak ada zuriat, maknanya dia hino. Oh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang Allah Taala jawab. Panggil bekak Nabi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar ni satu gelar yang sangat hino. Abtar ni makna tak ada zuriat, makna bila mati tak ada zuriat, tak ada anak cucu, tak ada siapa yang nak sudi nak sebut dia. Tu hino. Disebut kepada kalau orang gelar abtar, jawab dia tak tubik kedai kopi. Tu abtar. Tapi kita nak cerita waktu dia jadi panjang pula. Jadi kesemuanya wal makna aqta, ajzam, abtar, naqisun wa qalilul barakah. Kurang dan sedikit berkah. Sedikit makna tak ada berkah. Pada zahir sempurna, tapi pada batinnya hakikatnya tak sempurna. Tu. Itu maksud kata makna mana-mana kerja yang ada harga pada syarak kita tidak memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi abtar, aqta, ajzam, orang terpotong kanan. Terpotong tangan. Tu kurang dah cacat tu. In kulta, jika engkau kata. Dia banyak ilmu-ilmu dalam syarahnya kitab ni. Baik syarah-syarah kitab Jawi pun dia banyak wawa sepelek kitab ni maknanya makna dia begitu tu. Dia sebab berpunca daripada matanya begitu. Jadi orang syarah pun dia jadi dia banyak benda-benda orang panggil maklumat-maklumat yang penting untuk kita tahu Jadi jika kamu kata inna hadzal kitaba syi'run, ni kalau mu kata, ni orang yang bijak selalu begitu. Imam Ghazali minhaj dia tu makna banyak. Kalau engkau kata, kalau mu tanya. Sebab maknanya dia menandaikan orang membaca kitab ni akan membuat suatu i'tirad. Kalau awak kata ni aku akan jawab gini. Jika engkau kata in hadzal kitaba syi'run, kalau awak kata kitab ni ialah syair. Wa qad qala al ulama'u, dan sesungguhnya sedekah telah berkata oleh para alim ulama
la yubda'u syi'ru bil basmalah. Ulama kata tak boleh dimulakan syair itu dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, ujiba, dijawab. I'tiraf sini. Bi anna syi'ra alladhi la yubda'u bil basmalati, dengan bahawa syair yang tidak dimulakan dengan basmalah yang dikatakan oleh ulama itu, wa mahtawa ala madhin, iaitulah bare, maknanya syair yang melengkapi di atas, yang merangkumi di atas memuji mereka, la yajuzu madhuh, memuji mereka yang tidak harus, hare, la yajuzu maknanya tak harus, maknanya hare madhuh oleh kita puji akan dia. Ahli maksiat, ahli fasik, orang zalim, dia syair ni dia mengkau orang Arab ni, dia suka bersyair, dia nak apa dia, nak melobi, nak nak pengorai ni, guna syair. Jadi maknanya pemimpin yang zalim tu, itulah ya juzu madhuh. Kerana memuji orang-orang yang sebegini menyebabkan dia perasa kata dia tu bagus, baik, betul. Tak boleh. Puji orang-orang yang orang panggil ni, yang sebegini, itu la ya juzu. Jadi banyaklah syair-syair digunakan untuk memuji mereka. Jangan mula orang panggil dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Sebab dia, sebab kita kata ilmu mantik, ada yang ulama kata haram. Ya haram tu kat mana? Tu. Itu kita perlu tahu. Supaya orang panggil kita tidak terjebak dengan kekeliruan sehingga kita pun Lepas mengajar kita, bentuk guru ajar ni. Jadi kalau haram, tu kita tak tahu apa murak yang dimaksud dengan haram itu. Ditujukan kepada mana? Sasaran itu mesti betul. Au dhammi man la yajuzu zammuh, ataupun mengeji mereka yang tak harus oleh keji akan dia. Ya, pada kekasihan ulama-ulama dikondem, dikeji oleh orang-orang jahil. Dia buat syair. Tu. Yang haram kita keji, kita pergi keji. Jadi kalau buat syair jangan mulakan dengan basmalah. Itu murak dengan kata ulama, tidak harus dimulakan syair itu dengan basmalah. Tu kita tanduk tu. Wa amma hadzal kitabu, adapun kitab ning maudhu'nya, kontennya, dia punya pengisiannya, hadzal kitab ilmu tauhid, ialah ilmu tauhid. Wahwa, dan ia ilmu tauhid itu asyraful ulum, yang paling mulia daripada ilmu-ilmu, termasuk ulumuddin. Dia tu nombor satu. Sebab apa? Dia bertolak daripada ilmu tauhid belaka. Tu. Jadi sebab itulah maknanya ulama-ulama dulu yang isti'ab, istighraq, semua ulumuddin itu tidak pelik lah mereka walaupun menonjol dalam ilmu fiqh, tasawuf bahkan orang panggil ilmu akidah tauhid itu mantap maka sedalam mana pun mereka mengkaji dalam ilmu tasawuf tak jadi sesat sebab itulah makna Allah yarham tok guru kita sikit dia besar kalau nak mengaji tasawuf agak dalam-dalam sikit dia kena tebak akidah, kena tebak syariat, ilmu fiqh. Barulah tidak akan terjebak dengan kefahaman yang keliru. Tu. Dan orang panggil membawa kefahaman itu sendiri dan akhirnya banyak pendukung-pendukung. Ilmu tasawuf itu maknanya yang dia belajar kadang-kadang yang tidak berguru apa maka dia faham sendiri. Dan dia mengambil kesempatan daripada perkara-perkara yang tidak biasa-biasa, ungkapan-ungkapan yang tidak biasa itu untuk menarik perhatian manusia. Ini banyak orang guna, orang panggil agama untuk kepentingan diri sendiri. Dan semua-semua bangsa seperti India misalnya, dia mudah tertarik dengan benda-benda yang pelik-pelik. Sebab tu orang panggil mudah untuk mendorong manusia. Dia ada manusia-manusia memang dia gunakan orang panggil agama ni sebagai wadah. Jadi maknanya menjadikan orang itu jadi mengkultuskan, memulia dengan tidak sebenarnya. Fakana minal umuri, maka adalah ilmu akidah ni daripada perkara-perkara minal umuri zawatil bal, adalah ia minal umuri yang mempunyai bal. Bal makna hati, makna cita-cita, maksudnya pekerjaan yang besar dalam agama. Ada perkara yang ada harga, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, qat'an tidak ada khilaf ulama bahawa ilmu akidah tauhid ini adalah mempunyai makanah, makna kedudukan yang besar dalam agama kita. Tu insya-Allah kita akan nanti
apabila dia sebut dia sentuh tentang bab tauhid apa yang akan sebut. Wa afrada al-basmalata anisy-sya'ri, menunggalkan basmalah. Dan kalau kita tengok pun basmalah bismillah tidak masuk dalam jumlah tu syair, tidak masuk dalam jumlah syair. Jadi membuat ifrad menunggalkan oleh musannif basmalah anisy-sya'ri daripada syair. Makna dia tidak masuk dengan sebab bukan mudah. Kalau kita nak buat dia syair tu, nak betul dengan orang panggil nazam dia dengan wazan dia, payah. Dengan wazan-wazan buhuri syair ini maknanya tu nak masuk dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu tu satu yang walam ya'ti biha nazman, dan tidak mendatang oleh musannif biha dengan basmalah dalam bentuk nazam kama fa'ala Syatibi. Syatibi sebagaimana memperlakukan oleh Syatibi buat fi qauli pada kata Syatibi bada'tu bismillah fin nazmi awal. Tu bukan bahar rajah tu kalau baca kekok lagi juga. Saya memulakan dengan bismillah fin nazmi pada nazan awalan pada permulaan. Tu Syatibi dia buat. Tapi tidak bismillahirrahmanirrahim, sakat bismillah saja. Tu. Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an. Domnya tu makna sya'an ya'surul ityanu biha ala hayatiha. Susah nak mendatang dengan al-basmalah di atas hayahnya al-basmalah dengan kelakuan dia bismillahirrahmanirrahim tu betul-betul min ghairi taghyirin, tanpa ada ubah olah bismillah tu kalau di Allah tak baru boleh. Kalau nak bismillahirrahmanirrahim betul-betul nak masuk payah. Dah dia mengambil syatabit pun bismillahirrahmanirrahim dah separuh bit dah. Tu. Lepas tu dia tu wazan dia kena kedok dengan mana-mana wazan daripada buhur wazan-wazan orang panggil buhur makna syair tu. Jadi tanpa melaki kalau ubah Allah sikit baru bi khilafil hamdilillah alhamdulillah, bersalah dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ni dia wala annahu khilaful aula, dan bahawasanya alhamdulillah tu makna khilaful aula wala annahu, dan kerana bahasanya maknanya menjadikan orang panggil basmalah itu sebahagian daripada syair itu khilaful aula, itu menyalahi yang utama. Aku remolek lah sikit tu. Qala wal ba, pada kata bismillahirrahmanirrahim, wal ba'u tu lil isti'anati, jadi bagi minta pertolongan. Lepas tu bila kita takdirkan dia punya kalam dia macam-macam kita takdirkan muta'allaq dia, muta'allaq bagi ba lagu lain pula ni mana asta'inu bi bismillah tu. Aku minta tolong dengan nama Allah, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba tu ialah bagi minta tolong. Tu. Yang mana al-ba itu muta'alliqatun bi mahdzufin. Dia bertakluk dengan suatu yang mahzuf. Jadi suatu yang mahzuf ba tu harfu jaril asli. Raja asli ni memang dia kena bertakluk dah. Dia kena ada takluk dia, tempat takluk. Sebab dia tidak menunjuk la yadullu ala makna bi nafsih. Karena dia haraf ni dia tidak menunjuk makna pada diri dia sendiri. Jadi makna dia sangat bergantung kepada benda lain. Itu yang dipanggil sebagai muta'allaq dia. Jadi dia ni muta'alliq, makna dia bertakluk dengan sesuatu yang mahzuf. Mahzuf yang tidak dinyatakan secara talafuz, bertutur tidak Jadi wal aula, dan hok terlebih comel an yakuna, bahawasanya mahzuf itu ataupun dia panggil muta'allaq dia. Muta'allaq kepada ba itu fi'lan ila fi'il. Jadi ada fi'il, ada isim. Jadi fi'il lebih afdal daripada isim. La'anna al-fi'la, kerana bahawasanya fi'il al-aslu fil amali. Fi'il ini adalah asal pada beramal. Isim itu tabi' saja, isim fa'il beramalnya itu makna mengikut bagi fi'il. Asal pada al-aslu fil amal ialah makna fi'il. Fi'il itulah asal pada beramal, maka dia lebih afdal daripada isim. Wa khassatan, lebih dan khusus lagi, lebih lagi, li'anna kulla syari'in fi amrin, lebih lagi kerana bahasanya tiap-tiap orang yang masuk, tiap-tiap orang yang masuk fi amrin pada suatu pekerjaan, yudmiru, dia menyembunyikan idmar, dia membunyikan makanat
al-basmalatu mabda'alah. Barang yang adalah basmalah itu ialah permulaan baginya, bagi amrin saat ni. Jadi makna dia sembunyikan, maknanya ada dalam hati dia. Nah, jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Tu. Jadi dalam hati dia tu maknanya ada abtadi'u, nah, ataupun mana ibtidai, nah, atau mana abtadi'u lah maknanya, ataupun orang panggil hak tu hak umum. Di sini ada dia ialah kitab lain lah, kita kena capur-capur ni. Kalau waktu bik semuanya dia ada maknanya muta'allaq dia tu ni. Duduk depan, duduk belakang. Duduk depan tu ada isim, ada fi'il, isim ada khas, ada ada am ni. Jadi akhirnya dia akan jadi pak. Hujung rating tu dia akan jadi pak. Hak belakang pun dia ada pak. Jadi pak jadi lapan semua. Dan dia ada panggil tartib aulawiyah, keutamaannya. Fi'il dibandingkan dengan isim, fi'il lebih afdal. Khusus dengan am, makna lebih afdal, khas lah. Nah, dia sebab dia muta'ayyin. Tu. Orang yang masuk dalam satu-satu perkara, dia mengidmarkan basmalah yang sebagai permulaan baginya. Wa muakharan, dan ataf kada muta'allim bi mazid wal aula an yakuna fi'lan. Yang aulanya ialah fi'il. Yang kedua muakharan, takhir li ifadatil hasri. Kerana memberi faham agama bismillah. Bismillah dengan namamu sahaja ya Allah, itu makna hasar. Kalau tak depan muta'allaq dia, ni fi'il abtabdi'u ataupun aqra'u, aktubu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tak ada makna hasar. Tidak ada makna hasar. Patut pula ni dia tak sebut, ada semua kitab lain makna sebut. Bila dia duduk belakang, maka makna bismillah itu ialah benar-benar adalah pada hakikatnya ialah dia permulaan. Jadi kalau kita tak depan bermakna ada muta'allaq dia dulu baru bismillahirrahmanirrahim. Tu. Walaupun itu dalam bentuk muqaddar ataupun mahzuf tadi. Tapi sini dia makna illah dia di ifadatil hasri. Kerana memberi ifadah makna hasar. Bismillahirrahmanirrahim. Aktubu, aqra'u adzal kitab. Maknanya dengan nama, maknanya hasar. Dengan nama Allah Taala sahajalah. Tu makna itu makna hasar. Hasar makna hasar, faedatul hasar ialah itu makna aqidatul tauhid itu ni. Tauhid itu dia paling mantap, dia panggil bila dihasar akan dia. Tak ada hak satu pada apa tak ada lalu malaikat Allah Taala. Gitu. Itu makna tauhid. Tauhid makna satu. Satu-satunya. Tu. Maka hasar itu orang panggil membawa makna, orang panggil tauhid itu pada tahap yang tahqiq, paling tahqiq. Tu. Maksudnya hasar, ifadah makna teknik hasar itu itulah menyimpankan makna satu. Menyimpan makna satu itu yang mentahqiqkan makna tauhid. Tu. Maka sebab tu maknanya wa khasan fi'il. Jadi ada tiga. Yang pertama yang aulana an yakuna fi'lan, an yakuna khasan, wa yakuna mana muakharan. Jadi fi'il khas muakhar lagi. Itu yang paling afdal daripada lapan pilihan. Hak ni dia akan tubik lapan lah. Ada tiga ni dia tubik lapan. Khas dengan am itu utama, lebih afdal khas sebab dia tertentu. Tu. Maka itulah panggil muta'allaq kepada ba. Yang paling aula, yang paling afdal ialah fi'il khas muakhar. Wa idafatus min ila lafzil jalalati min idafatil ammi lil khasi. Idafahkan perkataan isim kepada lafaz jalalah. Lafaz jalalah Allah, bismillah. Idafah ismi, ismillah itu daripada idafah am lil khas. Jadi makna am, ismi itu makna am, khas Allah itu makna khas. La'annahu ism itu ya'ummu lafzal jalalah wa ghairah, menumumi meratai akan lafaz jalalah, yakni Allah dan akan lainnya lain daripada Allah. Min bakil asma'il waridati, daripada huk tinggal lagi daripada nama-nama yang waridah 99 tu. Tu. Jadi sebut kata ismun maknanya itu melengkapi. Jadi sebut Allah itu ialah khusus. Wa sayati anna asma'ahu ta'ala tauqifiyatun
Dan lagi akan datang bahawasanya nama-nama Allah ialah tauqifiyah. Tauqifiyah makna dihentikan kepada beritanya, pemberitahuannya daripada Allah, ataupun daripada Rasul, daripada syariat, daripada syaruk. Tak boleh direka-reka, ditokok tambah, tak boleh. Walaupun kita rasa nama tu kita buat tu makna macam ni, makna kena kita kata misalnya, kerana itu kesempatan, tak boleh. Nama Allah Ta'ala tauqifiyah, dihentikan kepada pemberitahuan daripada Allah Ta'ala, daripada Rasul. Tu. Tak boleh kita nak rekoh-rekoh nama Allah. Fala yajuzu an yutlaqa alaihi. Dan tidak boleh bahawa di man itlaq ataupun yutlaqa alaih, diitlaqkan di atasnya, di atas Allah Ta'ala nama dengan maksudnya itlaqkan nama. Illa ma waradan nasu bih, malaikat yang datang nas ketentuan, nas bihi dengannya dengan ma yutlaqu alaih sana. Inda ahli tahqiq, di sisi ahli tahqiq. Kata fala yajuzu ni illa waradan nasu bih itu ialah di sisi ulama-ulama yang tahqiq. Wa inna ma khussa bil basmalati, dan hanya sahaja ditentukan pada basmalah saat itu lafzul jalalah, akal lafaz jalalah mana bismillah, lafaz jalalah mana Allah tu. Ditentu pada basmalah li'annahu alismul jami', kerana lafzul jalalah mana lafaz Allah, nama jami' yang menghimpunkan, yang menghimpunkan semua makna. Bila kita sebut kata Allah, nama bagi zat yang wajib ada, maknanya dia masuk belakang tu. Mana yang memberi rezeki, yang memberi, yang menyempurnakan, yang mencukupkan, yang menyembuhkan, semua dia masuk belakang. Jadi liqaunihi mawdu'an, kerana bahasanya lafzul jalalah yakni Allah itu dihantarkan akan dia lidzati. Dihantar akan dia, diletakkan nama itu bagi zat. Maknanya dalil ala zati, menunjuk kepada zat. Zat mana? Al-muttasifati, yang bersifat bikulli kamalin, yang bersifat dengan semua keseluruhan kesempurnaan. Lagi pula al-munazzahati, yang dibersihkan an kulli naqsin, daripada tiap-tiap naqas, daripada tiap-tiap kekurangan. Jadi Allah itu makna nama dia syamil, jami'. Maknanya syamil melengkapi, jami' menghimpunkan. Maka dengan sebab itu ditentukan basmalah itu dengan bismillah, tidak dengan nama-nama lain. Walidzalika, dan kerana demikian itulah, kerana alismul jami' Allah lafzul jalalah itu ismul jami' dikauni mausufan. Kerana demikian itu, kerana kata kaunuhu mawdu'an lidzatil muttasifati bi kulli kamalin wal almunazzahati an kulli naqsin, karena huwa adalah dia lafzul jalalah Allah. Al-ismal a'zama ialah ismul a'zam inda ahli tahqiq, di sisi ahli tahqiq. Nabi sendiri menyatakan bahawasanya daripada 99 nama itu ada ismul a'zam. Apabila kita guna masa kita memohon, kita berdoa, mana guna nama ni, maka doa kita mustajab, tidak ada dinding. Tapi mana satu itu Allah Ta'ala sendiri tidak mensorehkan akan dia. Nabi pun balas tu juga, kerana manusianya lagi tu. Hikmah dia sama dengan Lailatul Qadar, dengan sama juga dengan Sa'atul Ijabah, atau juga disembunyikan sebahagian daripada wali. Supaya hikmah dia Lailatul Qadar, supaya kita istighraq menghabisi seluruh malam-malam Ramadan. Kalau Allah Ta'ala sebut secara ta'yin dalam Quran bahasa malam Lailatul Qadar 27 malam 27, maknanya malam lain orang tak tubik masjid, tak ada, senyap sunyi. Mau padat boleh Lailatul Qadar ke? Bila pada 1000 bulan. Allah Ta'ala tahu dah perangai manusia balas tu. Sa'atul Ijabah sepanjang hari Jumaat, supaya kita sentiasa mengintai-intai, berdoa semua. Begitulah juga mana ismul azam, supaya kita ni sebut belaka nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Kalau dah Allah Ta'ala bagi tahu ismul azam tu mana-mana salah satu daripada 99, jawab dia kita tak sudi dah sebut nama Allah Ta'ala yang lain, hanya sebut nama-nama itu saja. Tu tak sudi dah, tu perangai manusia lagi tu. Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita 99 nama Allah Ta'ala banyak lagi, tapi itu cukup untuk kita mengenali dia dan supaya kita sebut semua. Maka nak jadi kena mudah je, macam kata Ibnu Mas'ud,
Lailatul Qadar itu ijma' ulama berlaku pada mana-mana salah satu daripada malam boleh Ramadan. Asalkan kita istiab meratai start daripada malam pertama melakukan ibadat, adalah mana-mana salah satu daripada malam yang membetuli muhadzat ataupun muqabalah, membetuli dengan Lailatul Qadar. Dia bukan syarat bertemu. Nah, bertemu tu satu istilah yang lain. Samalah juga. Nah, kalau kita tak tahu kita sedang menggunakan nama Allah Ta'ala itu Al-Hayyul Qayyum sebagaimana pilihan Imam Nawawi. Ya Hayyu Ya Qayyum, itu ialah Ismul A'zam. Tak saja kita akan dapat kelebihan yang dijanjikan manakala kita menggunakan Ismul A'zam. Jadi sebahagian daripada ulama yang ini minal ahli tahqiq berpandangan bahasanya Al-Ismul A'zam itu ialah lafzul jalalah, mana Allah. Tu. Kerana saat inilah di antaranya. Wa takhalluful ijabah li ba'din nas li faqdi syurut. Dan bersalah-salah perkenan Allah Ta'ala bagi manusia itu kerana maknanya luput syarat. Kita berdoa ni dia ada luput syarat apa dia? Syarat kepada diterima, makna mustajabah. Tu aklul halal antaranya itu banyaklah tu. Nah syarat-syarat istijabatul du'a. Wa illa fa fil hadis, dan jika tidak pada hadisnya Nabi menyatakan rubba asy'atha aghbara dhi timrain law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ramalah orang asy'atha bergerban rambutnya, aghbara berdebu, dhi timrain. Timrain ni makna asbul khalaq, makna baju buruk. Khalaq makna buruk. Baju yang buruk. Law aqsama tu maksud dia apa dia? Maksudnya orang-orang yang mardud, orang yang madfu' bil abwab, orang-orang yang ditolak, ditahan, pak gak tak boleh masuk. Pakaiannya buruk. Orang panggil rambut bergebangan tu. Tu makna zi timraini. Jadi lau aqsama, kalau dia bersumpah ala Allah di atas Allah Taala, abarrahu, nescaya Allah Taala tahqiqkan akan dia akan ma aqsama sat ni. Mana Allah Taala begini. Itu maknanya orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Itu mana asy'atha aghbara timraini, situ murad dia. Makna orang-orang yang mana madfu mardu, ditolak oleh orang, kena reject ke manusia. Tapi Allah Taala tahqiqkan apa yang dia qasamkan. Wa khussar rahman ar-rahmanir rahim, ditentukan dua nama sifat ni, nama sifat. Nama Allah Ta'ala tu banyak, apa pilih ar-rahmanin ar-rahimin untuk buat sifat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahuma, kerana bahawa keduanya ar-rahman ar-rahim itu mazharun ni'ami ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Mazhar tempat jadi zahir. Mazhar itu makna dalil. Mazhar itu makna dalil lah, dalil, tanda ataupun mazhar, tempat zahir, ismul makan. Tempat zahir ni'am, nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat ukhrawi. Sebab apa? Fal awwalu mansya'u jalailin ni'ami. Yang pertama mana ar-rahman. Ar-rahman tempat jadi huk kasar-kasar daripada nikmat. Karena ar-rahman itu ditafsirkan al-mun'imu bi jalailin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar. Gaul dia jalailin ni'am. Jalailin ni'am ni nikmat yang boleh diihsas, nikmat yang boleh diinderakan, nikmat yang boleh diihsas, diinderakan oleh ihda hawasil khams, oleh mana-mana salah satu daripada panca indera kita yang lima. Penglihatan, pendengaran, pecium, pekecak yang ada pada lidah dan perasa yang ada pada seluruh permukaan kulit tubuh badan kita. Kalau nikmat yang boleh dikesan oleh mana-mana salah satu daripada itu, dia panggil jalailin ni'am, nikmat yang kasar-kasar. Kamman wa kaifa, mana kamman dari sudut bilangan banyak, kaifa makna kaifiyah dia. Tu. Wathani itu ar-rahim, man sya'u daqaiqiha, tepat jadi huk daqaid, huk halu-halunya nikmat yang halus-halus lagu kepada jalail. Nikmat yang halus ni lagu mana? Nikmat yang halus ni tak dapat diindera, dikesan, diihsas oleh mana-mana salah satu daripada panca indera tadi. Namun dia nikmat yang halus. Halus tapi besar.
Besar lawan kecil, ni kasar lawan halus. Itu bila kita berkacak ni kita tidak beza ni, kita tak ada beza. Bila kita mengaji ilmu seumpama ni dia kena bezalah. Dari segi ilmiahnya perkataan halus lagu lain, kecil lagu lain, besar besar lagu lain, kasar lagu lain. Tu. Macam kita kata semung ni, serangga-serangga tak orang tak panggil makhluk halus. Mana makhluk kecil ni. Makhluk halus ni syaitan, jin ni. Jadi ni kamman wa kaifa ala tahqiq. Nisbah kepada kam. Nisbah kepada kam makna beberapa, maknanya jumlah, bilangan, wa kaifa dan juga kaifiah dia, tata cara dia. Ala tahqiq di atas tahqiqnya begitulah. Walih tiwaiha ala ismillahil azam, dan kerana merangkuminya ni'am saat itu ala ismillahil azam, di atas nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, wa ala ismaini, dan dua nama allazaini bihima, yang kedua ismaini itu dengan keduanya mansya'un ni'amid dunyawiyati wal ukhrawiyah, tempat jadi nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat. Nah, al-hissiyah, nikmat-nikmat jadi al-hissiyati, tu hak dunia. Hissiyah hak boleh indera dengan, boleh ihsas dengan panca indera saat ni. Wal ma'nawiyati, dan juga nikmat-nikmat yang dibahasa kepada ma'nawiyah. Hissiyah benda yang zahir. Kanat, adalah jami'atan li ma'anil Quran, adalah basmalah ni menghimpunkan makna-makna Al-Quran, alladhi jama'al kutubal samawiyah, yang mana menghimpun oleh sebutir Quran ni akan kutubal samawiyah, kitab-kitab samawiyah lain. Tiga salim Quran, dia juga segala suhuf yang lain. Lianna makna Al-Quran inhasara fi bayani kamalatillah, kerana makna Quran itu tersimpan pada menyatakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayan, kerana Al-Quran, makna Quran itu inhasara fi bayani kamal, fi bayani zuhuri rahmatih, dan kerana makna Quran itu menghimpunkan pada menyatakan zahir rahmat Allah Ta'ala, wa tasarrufatihi, dan tasarruf Allah Ta'ala, mana bagaimana Allah Ta'ala ijrakan, Allah panggil makhluk dia, memperlakukan makhluk dia, fi khalqih, pada makhluknya, ya Allah, dunia wa ukhra, mana dunia dan juga akhirat. Wa qadih tawat al-basmalatu, dan sesungguhnya melengkapilah oleh basmalah bismillahirrahmanirrahim ala zalika, di atas demikian itu, di atas namanya zuhuri rahmati wa tasarrufat. Menyatakan bayani kamalatillah, menyatakan akan zuhuri rahmati wa tasarrufatih fi khalqi dunya wa ukhra. Wa tafsir zalika inda ahli al-basair, dan perincian demikian itu ihtawa alban ala zalika saat ni dah, dan tafsir demikian saat ni, tafsir demikian saat ni itu inda ahli al-basair, perincian dianya di sisi ahli al-basair, orang yang mempunyai mata hati, dengan lebih tafsir lagi. Qala bayanu fil hamdalah. Jadi Habib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma salatihi. Yalah, anak-anak moga sampai moden sekarang ni. Jadi orang-orang mengaji pondok dulu ni, dia bernazam ni. Mana tujuan para nazim dan masa ni buat dalam bentuk nazam tu untuk jadi nasyad, gaji makna gemar, nak ngapa. Engkau mata-mata ni pasti kena hafal. Tapi lah ni dah munggu ni jenuh dengan orang panggil golabah, lagu rock, lagu pop. Jadi budak-budak mengaji pondok pun sedap nyanyi lagu rock lagi, lagu pop lagi daripada bernazam dengan nazam-nazam yang memberi manfaat ni. Memanglah ni sedap tu lah ni, dari segi sedap ni.
Tapi kita ni kena timbang antara manfaat dan juga orang panggil mudarat ni. Tu. Jadi itu dia akan bagi tahu apakah bahar yang digunakannya ni. Jadi segala puji itu istihqaq lillahi ta'ala ala silati di atas pemberian Allah Ta'ala silatih. Summa salamullahi ma' salatih. Kemudian salam Allah Ta'ala serta dengan selawatnya nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bayanun fil alhamdulillah. Kenyataan pada alhamdulillah qauluhu kata musannif alhamdulillah ibtada'a biha aidan. Memulakan oleh musannif dengan alhamdulillah aidan juga. Lima warada kerana hadis yang datang yang sabit, hadis yang sabit mana datang kullu kitabin kata tiap-tiap kitab la yubda'u fih bilhamdillah. Tiap-tiap kitab yang tidak dimulakan padanya dengan alhamdulillah fahuwa ajzam. Supaya tak ada juga maka dia itu terpotong ekor, maksudnya tidak ada berkat. Tak kata alhamdulillah. Maksudnya itu makna sunat man kita kata alhamdulillah. In qulta, jika mengata fil i'tirad inna libtida'a bil basmalah, sesungguhnya permulaan dengan basmalah yufawitu meluputkan al-ibtida'a bil hamdalah, meluputkan memulakan dengan hamdalah. Kalau kita kata bismillahirrahmanirrahim, bermakna bukan alhamdulillah lah mula-mula. Kalau kata alhamdulillah dulu, bukan bismillah mula-mula. Sedangkan ada hadis kedua-dua wa bil akas, dan juga akasnya qultu, aku kata hamalal ulama'u, dan menanggung oleh ulama al-ibtida'a bil basmalah ala ta'allal hakiki. Menanggung ulama permulaan dengan bismillah di atas hakiki. Dia ada hakiki, ada idafi. Wahwa, dan iaitu ibtida'ul hakiki malam yasbiqu syai'un, barang yang tidak mendahulukan dia oleh suatu. Dia yang mula-mula waktu bid. Tu. Jadi maknanya tidak ada maknanya yang mendahulukan oleh suatu sebelum daripada bismillah sana. Tu. Itu dia panggil hakiki. Hakiki makna tak ada sesuatu yang sebelum daripada bismillah. Liquwati hadithiha, kerana kuatnya hadisnya, hadis basmalah ala hadis alhamdulillah. Yang keduanya kerana hadis basmalah lebih kuat daripada hadis alhamdulillah. Dan wal ibtida'a bil hamdalah alal idafi, dia membahagi oleh para ulama bahawanya ibtida' dengan hamdalah itu alal idafi. Dia panggil ibtida' mana idafi, mana alhamdulillah. Wahwa idafi ni lagu mana? Wahwa ma taqaddama amamal maksud, bare yang mendahului pada depan maksud. Sebab tu dia panggil pendahuluan sebab dia duduk sebelum depan masuk. Sabaqahu syai'un amla, sama ada masuk masuk suatu dengan masuk suatu amla ataupun tidak. Qala muallifu rahimahullah ta'ala al-basmalah wal basmalatu wa in kanat tughni 'anil hamdalati. Bermula basmalah bismillahirrahmanirrahim sekalipun dia terkaya daripada alhamdulillah, tak sebut alhamdulillah pun tak ada apa, min haitsu wujudul sana'i fiha, daripada adanya wujud, adanya berlaku wujud asana, dengan sekira-kira ada sana pujian fiha padanya, pada basmalah saat ni, illa melainkan anna mura'at al-iktida'i bil kitabil azizi atam. Maka bahasanya memeliharakan, mengikut dengan kitab al-aziz itu atam, terlebih sempurna. Jadi sebagaimana bismillah alhamdulillah pun ala gitulah juga. Bagi alhamdulillah itu tidak khilaf ulama, sebahagian daripada petihah.
Walhamdu lughatan. Ni secara nak cara tentang makna alhamdu. Apa makna alhamdu? Tadi isim tu dia tak cara banyak ni. Tu kita tengoklah dari kitab-kitab lain tu belana. Walhamdu bermula hamdu lughatan pada bahasa. Alhamdu pada bahasa as-sana'u bil lisanin, puji dengan lidah. Alal fa'lil jamil, di atas perbuatan yang comel, al-ikhtiyari, yang dibangsakan kepada perbuatan ikhtiari yang kita pilih nak buat. Ala jihati ta'zim wa tabjil, di atas jihad ta'zim dan juga tabjil, makna membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tabjil membesarkan, ta'zim makna mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'matin am la, sama ada membetuli nikmat ataupun tidak. Tak ada kait dengan membetuli dengan nikmat. Kalau tak ada pun tetap saja mana. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'matin am la, itu nama dia puji pada bahasa. Maknanya perbuatan hak comel yang kita di atas membesarkan. Cara kalau kau makna percakapan atau itulah membesarkan. Wa muraduhu bil lisan, dalam wa muradu, dan muraknya dengan kata lisan, lidah. Dengan lidah al-kalamu, murak dianya ialah kalam. Dia semalal qadimu wal hadis, supaya melengkapi al-qadimah apa maknanya lisan kat itu maknanya ialah bagi qadim dan juga hadis. Yang qadim yang sedia kala ialah Allah, al-hadis yang baru, selain pada Allah Taala semua baru berlaku. Fahuwa majazum mursalun min itlaqi sabab. Fahuwa fahuwa kata apa nama majazum mursalun min itlaqi sababi wa huwa al-lisan, maksudnya kalam tu. Perkataan kalam itu majaz mursal. Majaz mursal ni dia dia bukannya orang panggil isti'arah. Majaz mursal dan iaitu kata kalam saya itu ialah majaz mursal. Lagu mana majaz mursal? Min itlaqi sababi, daripada itlaq sabab. Apa dia sabab? Wa huwa al-lisan. Sabab kepada berkata ialah lisan, makna lidah. Wa iradatul musabbabi, dan iradanya kehendaknya ialah musabbabi, musabbab. Wa huwa al-kalamu, iaitu musabbabnya ialah kalam. Sababnya ialah lisan. Tu. Wa dakhala ta'rifa la'annahu majazun mashhur. Dia masuk akan takrif. Perkataan kalam ini dia masuk dalam takrif, li'annahu kalam tu majazun masyhurun. Dia wa dakhala ta'rif. Jadi masuk dalam takrif itu masuk akan takrif oleh majaz. Asal dia maknanya tak boleh dia takrif, tak boleh kita buat secara majaz. Mana boleh kita buat suatu takrif sebab makna majaz tu dia tersembunyi. Nak takrifkan sesuatu dia kena perkataan yang hakiki. Sebab juga kita kata ibarat-ibarat fiqh dia tak menggunakan orang panggil majaz-majaz. Dia bercakap secara direct sebab nak menyatakan hukum. Tu. Majaz mursal daripada itlaq sabab, tapi wa iradatul musabbabi, naknya kepada musabbab. Musabbab kepada dia kalam. Sababnya ialah lisan, lidah. Jadi bila nak buat takrif jangan guna majaz. Faham ni dia guna perkataan majaz. Tak apa kau.
wa dakhala ta'rifa, masuk oleh ta'rif tu akan ta'rif, masuk oleh kalam akan ta'rif, la'annahu majazun masyhurun, kerana maknanya lisan tu dengan makna kalam itu ialah majaz yang masyhur. Dia majaz, asalnya tak boleh majaz ni buat ta'rif, tapi oleh kerana majaz ni majaz yang sangat masyhur, itu diunturkan boleh. Sebab majaz ni orang tahu berlaku. Gitu. Majaz yang diketahui oleh banyak orang. Dia tak boleh ni majaz biasa-biasa, mana jarang orang tahu. Itu tak boleh lah. Tu juga ta'rif untuk nak memperkenalkan. Tapi dah bila buat dengan cara kalimah-kalimah majaz, jadi itu akan menyembunyikan makna pula. Menyusahkan. Jadi dengan sebab tu tak boleh. Pahning ni. Ini li'annahu majazun masyhur. Walaupun dia majaz, tapi majaz yang masyhur. Maka digunakan kalimah ni dalam ta'rif tidak mengapa. Tu. Wa kharaja bil ikhtiyari. Ni kata syarih ni. Keluar dengan kata ikhtiyari al-ittirariyu. Ikhtiyari makna pilih. Kita pilih. Keluarlah oleh dengan ikhtiyari al-ittirariyu. Ittirari maknanya terdesak. Bukan dengan secara sengaja ni. Fa innahu madhun la hamdun. Maka kalau at-tirari ni madhun, itulah madah saja. La hamdun, tidak hamdun. Tu. Jadi ni madhun lain, hamdun kita terjemah bahasa Melayu tu betulnya. Madhun dengan hamdun. Sebab tu maknanya ikhtiar itu yang mestilah ittirari. Lagi juga sikit-sikit ni, tak apa. Kena lawa lah, ni kena mujahadah. Keluar dengan kata ikhtiari al-ittirariyu fa innahu madhun la hamdun. Jadi kalaulah perbuatan orang panggil fa'lil al-jamil, fa'lil jamil al-ittirari, itu dia panggil madhun, tidak hamdun. Puji yang biasa ni. Wa qauluna ala jihati ta'zim wa tabjil, kata kita itu hak syarih lah. Di atas jihad, di atas jalan ta'zim, atas jalan ta'zim dan juga tabjil, atas jalan menagungkan, membesarkan. Puji itu ai ala wajhin, di atas suatu wajah, huwa wajah untuk ialah at-ta'zim, menagungkan. Itu wa fil haqiqati dzikruhuma lil idah. Pada hakikatnya menyebut keduanya ialah untuk idah, jadi menerangkan. Sebut orang panggil ittirari ni, itu ala jihati ta'zim, itu lil idah, untuk nak jadi terang lagi. Li fahmi zalika min qawli, kerana sebenarnya sudah faham dah demikian tu. Kebiasaan makna al-ittirari jihati ta'zim wa tabjil ala al-fi'lil jamil, di atas perbuatan yang cantik. Wa aidan litakhruja, dan juga supaya jadi keluarlah as-sukhriyatu, berolok-olok, mempermain-mainkan. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Hak ni bukan puji ni. Hak ni dia panggil ala fi'lil jamil. Ala fi'lil jamil itu untuk nak mengeluarkan sukhriyah, wa nganying, berolok-olok, bermain-main. Zuka, ayat Quran ni, firman Allah Ta'ala, zuka innaka antal azizul karim. Allah Ta'ala wa nganyi kepada Abu Jahal. Abu Jahal masa hidup atas dunia dulu, dia kata anal aziz, anal karim. Mana saya ni ialah aziz, al-aziz, yang tak raja kalah, yang tidak akan kalah dengan siapa, yang sentiasa menang. Itu mana al-aziz, penguasa ni, al-karim. Jadi dia kata aku ni al-aziz, aku ni al-karim. Bila siapa di akhirat kelak, dia kata zuk, rasa oleh mung, tak payah ya rasa. Dia kena pergi kena katak katnya, rasa sendiri dah. Orang jamin dulu, orang ni tak ada ni, ayah-ayah jamin dulu ni, ambil rasa bila-bila piak. Allah ni, ayah-ayah Allah ni dia tak punya anak dah ni.
cara kita sayang kepada anak sekarang tu dia jadi terbalik. Dan akhirnya kalau kita tengok kepada natijahnya, orang dulu adalah lebih benar usaha mereka. Zuk Allah Ta'ala wa nganyi ka bujah. Rasa olehmu, zuk rasa olehmu innaka antal azizul karim ke. Tidak demo orang demo ni al aziz al karim. Demo mengaku sendiri dulu. Rasa api neraka. Wa nganyi. Tu wa nganyi. Selain daripada sakit tubuh badan, sakit hati itu lebih parah lagi. Di akhirat kelak pun sakit hati. Allah Ta'ala permalu, dia buat nganyi. Tu. Fashamila hadha ta'rifu aqsam alhamdi al-arba'ah. Maka melengkapilah akan oleh ini takrif akan kisim-kisim alhamdulillah al-arba'ah. Puji yang nampak. Mana? Hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadisin, hamdu hadisin li qadimin, wa hamdu hadisin li hadisin. Tu ada pak ni. Wahwa yang pertamanya hamdu qadimin li qadimin. Iaitulah puji Allah Ta'ala akan hamdulillahi ta'ala nafsah. Puji Allah Ta'ala akan dirinya, binafsih dengan sendirinya. Tu puji qadim. Mana tu puji dia sendiri. Iaitu makna puji Allah Ta'ala akan diri binafsi dengan dirinya sendiri azalan pada azali lagi. Pada azali lagi maknanya Allah Ta'ala itu dia panggil puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji dia sendiri. Wa hamdu qadim li hadisin. Puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji kita manusia. Kahamdillah ba'du ibadih. Tak payah sebutlah maknanya. Memuji Allah Ta'ala akan sebahagian daripada hamba-hamba dia. Wa hamdu hadisin li qadimin. Kita makhluk puji Tuhan. Wa huwa hamduna lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Puji kita bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya wa hamdu hadisin li hadisin. Baharu puji yang baharu. Kahamdina ba'dana. Seperti memuji kita akan setengah daripada kita sendiri li ba'din, kerana suatu lah. Wa amma arkanhu fa khamsatun. Dan adapun rukun-rukunnya, rukun puji ni ada 5. Khamsatun ada 5. Hamidun satunya hamid, orang yang memuji. Wa huwa fa'ilul hamdi, orang yang hamidun wa huwa fa'ilul hamdi, orang yang melakukan hamdun. Yang kedua mahmudun wa huwa man waqa'a alaihi alhamdu, akan jatuh pada wa mahmudun wa huwa man waqa'a alaihi alhamdu. Mahmud yang dipuji makna mereka yang jatuh di atasnya, di atas man tu oleh puji. Puji tu jatuh makna kena kepada dia. Mahmud wa mahmudun bih wa huwa madlul siratil hamdi. Maknanya madlul, makna yang ada pada sirah alhamdi, itu makna mahmud. Wa mahmudun alaih ialah wa huwa asbabul ba'itsu, sebab yang membangkitkan alhamdi. Sebab yang membangkit, mendorongkan di atas memuji saat ni. Wasiratu yang terakhir ialah sirah alhamdi. Wahya sirah alhamdi itu al-lafzul dalu ala alhamdi, lafaz yang menunjuk di atas puji. Wa urfan, daripada uruf istilah fa'ala yabni, maka di atas fa'ala fi'lun, mana ni fi'lun, fa'ala boleh. Wa urfan, daripada uruf boleh tegur kalau anda salah baca mama mata. Fa'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im. Gabriel maknanya hamdun pada uruf, pada istilah suatu perbuatan. Yumbi'u makna yang musy'ir, makna memberi ketahui. An ta'zimil mun'imin, daripada menagunkan mun'im, orang yang memberi nikmat. Bisababi kaunihi mun'iman,
Dengan sabab keadaannya, mun'im tu ialah mun'iman yang memberi nikmat alal hamidi di atas orang yang memuji au ghairi ataupun lain daripada hamid. Perbuatan apa-apa saja perbuatan yang menunjukkan kita tu membesarkan orang yang memberi nikmat. Seperti kita kata terima kasih ko, tu dengan perkataan perbuatan tu. Ataupun kita tunduk sikit ko, tu. Ataupun kita baba-baba ke tangan ke dia, tu. Apa saja perbuatan yang menunjuk kata kita membesarkan orang yang memberi nikmat, kita memuliakan orang yang memberi nikmat kepada kita. Tu. Dengan sebab perbuatan dia yang menyampaikan nikmat kepada kita ataupun lain daripada kita, orang lain. Mana dia buat kebaikan kepada adik-adik kita, kepada orang-orang. Tu. Kita puji dia. Dengan perbuatan dia panggil. Itu pada uruf. Wa syukru lughatan. Syukur dia panggil puji syukur pula. Wal alhamdu urfan. Syukur pada lughah ialah tak lain tak bukan puji pada uruf. Puji hok sani. Ya ada tiga, ada empat ni, jadi dua serupa. Dua dengan nombor tiga tu serupa. Puji pada uruf dengan syukur pada lughah. Makna dia sama. Tu. Cuma bi ibdalil hamidi bi syakir. Dengan menukarkan perkataan hamid yang memuji dengan syakir yang menghargai, yang berterima kasih. Wastilahan. Ni makna kita kalau orang tanya apa makna syukur, hak ni kita kena baca. Apa makna syukur? Istilahan sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Menggunakan saraf makna memalingkan maksudnya menggunakan oleh hamba semua nikmat yang memberi nikmat oleh Allah Taala dengannya, dengan ma tu alai di atas dirinya hamba ila ma khuliqa kepada barang yang dijadikan nikmat itu li ajli kerana nikmat tu. Tu. Contoh dia kena pasal lalu sebab takut tak nampak. Bila tak nampak, bila takrif kita guna ajaran pasal. Ambil saja nikmat ni ada hak muttasilah, ada munfasilah. Allah Taala lebih dulu tanya nikmat yang muttasilah. Muttasilah berhubung dengan dengan tubuh badan kita. Munfasilah hak suku daripada tubuh. Muttasilah mana? Mata, telinga, mana penglihatan, pendengaran. Tu nikmat-nikmat yang ada di berhubung dengan tubuh. Hak munfasilnya pula ialah anak kita, harta benda kita. Anak kita boleh jadi fitnah, boleh jadi maknanya aset harta yang besar tapi boleh jadi fitnah. Jadi menggunakan oleh hamba sekalian barang yang memberi nikmat oleh Allah Taala dengannya di atas hamba kepada barang yang dijadikan nikmat itu diajalih kerananya. Contohnya begini. Kita buat contoh ajaran pasal selalu dah. Gabriel nikmat Allah Taala yang ada di tubuh badan kita, makna mata, makna penglihatan. Jadi kita guna penglihatan kita tu untuk Allah Taala izin dan Allah Taala redha, maka nama kita bersyukur dengan nikmat mata. Kita guna tangan untuk apa yang diizinkan dan diperintah oleh Allah Taala, guna tangan. Begitu juga faraj. Faraj. Ya kita jelas faraj untuk apa dia faraj? Ada nikmat dunia, ada faedah dunia, ada faedah akhirat. Antaranya faedah agama ialah untuk memastikan kesinambungan zuriat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau tak boleh beranak lah kau kan, anak mari kat mana anak? Zuriat tu. Karena Nabi sebab itulah Nabi kata dalam suatu hadis, tazawwalul waludal wajudah. Berkahwin oleh kamu agar perempuan yang boleh beranak ramai. Dan yang bersifat kasih sayang. Dia orang perempuan ni ada hak jenis kasih sayang, ada hak jenis ganah pun ada juga hak jenis maknanya dia dengan budak dia tak berapa suka, ada juga. Orang panggil yang bersama dia suka dengan budak-budak, melayani, menyatu tu. Jadi tu makna nikmat farasy oyan. Tujuan dia untuk habaq pun Nabi suruh kita tu berkahwin dengan perempuan yang boleh beranak ramai. Dan mana nak tahu kata dia beranak ramai? Mana kita tahu, kita tak menikah lagi dengan dia Bila menikah bagi tahu ya. Masa itulah masa kita menikah, masa belum menikah kita nak tahu dia boleh beranak ramai. Tengok kepada adik-beradik dia, tengok mak saudara dia, tengok 10
sepupu dia tu maknanya anak mak saudara dia, anak pak saudara dia. Lagu mana biak ke dak? Ha.